kan. Alright. Okay. So, okay, ada tapi buat sendiri. Tak apa, tak kisah. Sama ada buat sendiri ke, apa beli ke kan, beli dengan siapa-siapa ke, beli yang ada setengah orang dia dah tak nak buat forever. Dia nak jual. Tak kisah. Asalkan ada kat rumah. Siapa yang ada set demo ni? Ni tong demo ni ya. Kak Baiti dah pakai tong demo ni sejak zaman Kak Baiti VIP lagi. PC lagi. Masa Kak Baiti PC lagi. Actually PC Kak Baiti buat sendiri juga. Kak Betty sendiri cari barang, Kak Betty kumpulkan dan Kak Betty sendiri buat. Tapi bila kita buat sendiri tu, itulah dia macam kejap ada kejap tak ada kan, kelang kabut lah kan. So tu yang lalas kita kita beli sebab ada leader yang tolong buatkan, so kita beli. Okay, siapa yang ada? Sekejap Kak tengok orang check. Okay, Cik Mamat Syah ada. Oh, satu-satu tu masuk ada lah. Ada. Okey, ada tapi buat sendiri. Yang lain tak ada ke? Yang lain macam mana? Ifa Khalid ni siapa ya? Ifa Khalid ni? Bawa siapa Ifa Khalid? Solihin? Ada ke Solihin? Encik Am? Infinite ni? Encik Kamarul ada tak? Tak ada. Okey, Ira, Suhaila. Suhaila ada tak? Suhaila. Zahida ada. Okey. So kalau siapa yang ada cakap tak ada. Kalau tak ada apa? Demo tenaga tak ada. Okey, demo tenaga tak apa. It's okay. Asalkan ada. Mana ada pun kini ada. Okey. Mana yang kini walaupun tak complete tapi ada juga yang lain. Sekiranya adalah tu. Okey. Oh, Zahidah tak ada. Masya Allah. Zahidah kena ada Zahidah. Walaupun kita ni buat online kan, walaupun kita banyak buat online, tetap kena ada juga sebab masa online juga kita boleh closing, kena buat demo. Maksudnya bila Kak Wati pernah juga ada customer yang Kak Wati dapat pada online daripada TikTok dan Kak Bati buat video call dengan dia, video call dan Kak Bati buat demo. Kak Bati buat demo aloe vera kat depan dia. Itu membuatkan dia beli tu. Sebab at least dia nampak kita dan kita bercakap kan, dia nampak real. Tak adalah kata orang ni nak apa, maksudnya dia nak bagi decision tu, dia nak bagi keputusan pada kita tu dengan lebih cepat sebab dia nampak kita, lepas tu kita buat demo, kita bagi penerangan dengan dia depan-depan dan keyakinan dia pada kita tu cepat. Kalau kita just bagi WhatsApp, hantar WhatsApp kan, voice note memang boleh tapi lambat nak buat decision. Dan dia mungkin kata tak apalah nanti dia bacalah apa yang kita apa tu kita hantar tu nanti dia bacalah pada bila dia free tapi sampai sudah dia tak baca-baca. Lepas tu nantilah dia dengar apa yang kita hantar melalui voice note sampai sudah dia tak dengar. Tapi bila kita set appointment, okey akak, saya nak jumpa akak boleh. Tapi kita jauh, so kita jumpa dalam WhatsApp dalam WhatsApp pula dalam video call. Video call tu boleh muat 8 orang 8 orang. So actually dia boleh muat mana 8 orang. Kak Bati pernah dalam video call Kak Bati ada pernah 4 ke 5 orang. Gitu. So itulah jadi bila kita lepas tu kita buat, jadi membuatkan orang tu jadi macam close dengan kita. Nanti apa masalah dia nak cerita dia senang sebab nampak kita kan. So itulah jadi walaupun kita buat online tetap kena buat ada demo dan kita boleh demokan, kita boleh buat video. At least dan kita kena buat video lah. At least kalau kita hantar customer kita pun kan, kalau dia kata dia tak ada masa lah nak buat video, dia suruh kita hantar video dan kita boleh hantar video kita sendiri yang buat demo. Itu lebih meyakinkan. Okay, so kena ada. Kalau tak ada, nanti dapatkan. Sekejap ya, Kak Bati sharekan terus link. Sharekan terus link. Macam mana korang nak dapatkan tu? Sekejap dia ada dalam Telegram sebenarnya. Kak Bati dah letak dalam Telegram. Apa nama dia? Itu. Nak order tu. Nak order tu pada Ina boleh kan? MDM Ina boleh. Lepas tu Cik Am pun ada kan? Cik Am. Cik Am masih buat lagi tak? Cik Am. Ya betul, Liza pun cakap. Betul Liza. Liza pun baru mula pun dia cakap. Bila kita buat demo, memang orang terus grab. Lepas tu jangan tak buat demo. Kena buat demo dan kena ada set demo tu. So Kak Bati cakap, Kak Bati ni cakap, bukan Kak Bati cakap ni apa, saya saja nak paksa korang. Okay, tapi memang itu realiti. Okay, ni dia Kak Bati ada hantar.
So boleh klik link tu, nanti terus kepada dia punya sistem dia, boleh tengok apa yang tertera lah situ. Ada banyak lagi sebenarnya. Ada banner pun ada. Kalau banner dia kata habis stok, tapi ada banner lain lah. Lepas tu ada flyers tu habis stok. So, okay, tak apa. Set demo ada, buku semai ada. Ya, buku semai pun ada. Sekejap ni boleh buka tak kat sini? Korang nampak tak apa Kak Bati bukakan? Ni dia. Ni dia dalam ni. Dalam link tu boleh tengok ya. Ni ada ni tengok. Dalam link tu boleh beli je. Boleh beli je. Ini kita punya MDM Ina yang buat ya. Dia Anisinti lah sendiri sebab dia memang ada staff. Dia menggajikan PA dan PA dia beberapa orang untuk tolong buatkan banner. So kita tak boleh leverage lah. Kita membeli pun murah je. Ni. So banner macam ni pun ada nak letak kat rumah ya. Lepas tu flyers ni tak ada dah, tapi kat YT ada. Kalau nak boleh beli kat YT. Okey, lepas tu ni set demo ni. Set demo ni, okey, kalau ni berapa? 80 tak silap kat YT. Lepas tu buku Smile. Kalau siapa tak ada buku Smile boleh beli kat sini. Ni RM15. Yang lain-lain tu nak beli boleh, tak apa, tak nak pun tak apa. Kan? Lepas tu terus masukkan nama semua, bayar, nanti dia akan hantar terus ke rumah kita. Ya, macam tu. So maksudnya kena ada. Inilah alatan perang kita. So kalau kita tak ada alatan perang. So kalau kita perang tu tangan kosong, memang kalah lah kan. Memang kalah. So kita kena ada alatan perang. So set demo ni merupakan salah satu alatan perang yang kita kena sediakan. Kalau kita nak closing secara offline dan juga online juga. Online pun boleh sebab tong demo ni sebenarnya untuk menunjukkan yang produk kita bercakap. Ini yang dikatakan produk bercakap tu. Kita tak banyak cakap banyak-banyak pun, orang tu sendiri nampak demo, nanti dia sendiri akan tengok rupanya produk kita boleh bercakap. Bercakap apa tahu dia tunjukkan testimoni tindak balas, okey, apa yang produk ni buat kerja dalam badan kita sebelum kita makan lagi dah nampak dah kesan dia. Ya. Okey, so apa nonton demo ni ada? Perlu ada apa? Ya. Tadi kena share kat sini. Tadi ada buka dua kan? Kak Baiti spotlightkan diri Kak Baiti. Okey, Kak Baiti spotlightkan kat sini. So ada apa kat sini? Nampak tak? Nampak tak kurang? Ya Allah. So dia ada apa dalam ni? Dia kena ada ni halah. Okey, dia kena ada ni semua segala khazanah ni. Itu kena ada air panas air panas, ada lampu, ada ada gelas gelas. Nanti Kak Bai tunjukkan apa nak guna semua ni. Ni suplemen yang kita kena uji lah, iaitu ada aloe vera, vitamin C, minyak ikan bahan-bahan yang kita nak uji, produk yang kita nak jualkan. Okey, madu. Okey, lepas tu bahan-bahan dia dalam kotak ni, dalam ni semua ada bahan-bahan yang kita nak test. Ni untuk test, yang tadi tu untuk produk-produk yang kita nak jual. So ada apa nama dia, ada betadine ataupun povidone, gabus dan juga Maggi. So mesti ada ni lah. Dan mesti ada satu bekas kosong yang kita gunakan untuk letak nanti letak bahan-bahan yang kita dah pakai. Kan cari orang tu dah pakai tu nak letak bekas. So inilah dia, maksudnya kita kena sediakan demo untuk tunjukkan kepada customer kenapa dia kena beli produk kita ni. Okay, so tanpa mengengahkan masa lagi, Kak Bai tunjuk demo So siapa yang tak ada, wajib kena ada. Sebab apa tahu? Sebab Sifu pun yang jutawan pun, Sifu yang jutawan pun ada, MDM kita yang jutawan pun ada,
Ni kan korang yang tak jutawan lagi, kan? Bukan nak cakap pada korang, Kak Baiti pun sama. Maksudnya Kak Baiti pun kalau Kak Baiti cakap pada diri Kak Baiti jugalah. Kan? Kak Baiti sendiri selalu bercakap pada diri Kak Baiti, kalau aku malas, kalau aku tak buat, kan? Apa yang MDM buat, siapa buat semua, maksudnya kalau kita tak buat apa yang orang buat, memang tak berjaya lah. Sebab tu kita kena follow betul-betul apa yang orang buat. Apa yang orang buat, kita follow betul-betul, insyaAllah kita akan berjaya macam diorang. So bila kita tak berjaya sekarang ni, kita kena fikir, kenapa dah lama aku buat tapi tak berjaya. Rupanya ada benda yang kita tak settle lagi, kan? Allah, sebab tu Allah tak bagi, sebab kita ada benda tak settle lagi. Betul-betul tak settle. Okay, so hari ni Kak banyak tunjukkan kepada anda demo tentang aloe vera. Okay, aloe vera ni aloe vera ni, okay, ini kita memang kena must have lah, maksudnya mesti kena ada. Anda kata kalau kita tak ada banyak produk, kan, tak ada banyak produk kita nak demo kan, kita tak cukup bajet lah untuk demo. Tak dengar? Suhaila, tak dengar ke? Tak dengar. Okay, so kalau kita tak cukup bajet pun, at least kena ada aloe vera. Aloe vera yang kita utamakan. Kalau maksudnya banyak-banyak produk, mungkin kita tak boleh nak sediakan semua, tak apa. Tapi yang penting sekali ada aloe vera. Sebab aloe vera ni ialah kita punya killer produk kita. Okay. So, macam mana kita nak, mula-mula aloe vera ni, kita bagi dia rasa dulu. Okay, kita bagi dia rasa. Sebab daripada aloe vera ni, dia boleh scan penyakit kita. Okay, rasa sikit je, tak banyak. Ni Kak Bati buat buka. Sebab Kak Bati pun dah habis minum tadi. So, kita kena cakap pada customer kita, okay. Alright, ini adalah pure aloe vera. Dalam satu botol ni ada 97.4% aloe vera. Dia sepenuhnya aloe vera. Apa ya yang ada yang bunyi bising sikit. Kak Bati kena mute dia. Ya, minta maaf Kak Bati kena mute sebab nanti mengganggu tak dengar. Okay, dengar tak? Okay. Alright, so kita kena beritahu yang aloe vera ni ada tugasnya adalah untuk detox toksin. Dia cuci usus. Dia bantu untuk lawaskan pembuangan kita. Okey, sebab 90% penyakit datang daripada usus yang kotor. So segala penyakit datang daripada usus yang kotor. So that's why kita kena lancarkan aliran pembuangan air besar kita, lawaskan pembuangan air besar kita, buang segala kotoran, toksin dalam pembuangan, dan dengan itulah sedikit demi sedikit penyakit-penyakit yang kita ada tu akan dapat diatasi. Okey, so macam mana dia bersihkan? Ni yang kita kena tunjukkan demo tu. Okey, pertama anda kena scan penyakit penyakit customer tu dengan aloe vera. Anda bagi sikit je, macam banyak ni je. Banyak ni je anda bagi. Tak banyak, sikit je. Ya bukanlah maksudnya kena tuang satu gelas ke, tidak. Cukup dengan macam ni pun dah boleh scan. Cakap pada dia, tanya dia, okay, encik ada rasa apa bila minum ni? Ada rasa masam, masin, pahit, payau. Antara empat rasa tu mana yang encik dominan rasa? Okay, nanti dia beritahulah kan. Rasa masam, dan masa tu kita akan beritahu kalau masam, tanda usus kotor, banyak toksin. Anda kata kalau tak dibendung masalah tu, boleh jadi encik akan dapat masalah sembelit. Tanya dia, encik memang ada masalah sembelit ke? Sembelit ke, buasir ke, pembuangan tak lawas ke, perut kembung, gastrik ke? Ataupun darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi. Lepas tu kalau tak bendung, boleh jadi nanti dapat kanser usus. Maksudnya kena ada juga kita beritahu akibat. Anda kata kalau kita tak bendung masalah pada usus tu sendiri. So kita kena ada amalkan feel, felt and found. Feel tu maksudnya kita nak tahu rasa dia. Okay. Feel, felt tu maksudnya apa yang dialami itu bila dia rasa masam, usus kotor. Biasanya orang usus kotor tu apa masalah dia? Iaitu itulah sembelit, gastrik, buasir. Lepas tu apa natijah dia sekiranya tak dibendung, kan, tak dirawat. Itu yang found tu ialah selepas tu akibat, iaitu takut jadi kanser usus. Okey, kalau payau pula, payau nanti boleh tengok slide ni Kak Bati bagi ringkas lah. Okey, kalau payau, minum aloe vera ni rasa payau tanda buah pinggang dah start problem. Okey, so tanda ni maksudnya buah pinggang tu dah berat lah. So encik ada gout ke?
dia punya feel dia ialah payau tu ialah buah pinggang ada problem. Felt ni ialah gout. Adakah encik ada segaut, ada penyakit gout, batu karang, kencing tak lawas, kencing berbuih, kencing berpasir, kan, kencing kerap, ataupun masalah hormon. Okey, kalau tak bendung, tak diatasi, takut nanti ada masalah pada buah pinggang, nanti kena dialisis. Itu kalau payau. Kalau pahit pula, hati dengan jantung dah start problem, dah berat. So, ni tanda biasanya orang ni mengalami gastrik. Memang betul, biasanya bila orang tu minum, dia rasa pahit dan kita scan, kita teka macam kan, dia teka penyakit dia, memang betul. Rupanya memang tally lah. Apa yang kita beritahu adalah sama seperti apa yang dia alami. Okey, so pahit, tanda orang ada gastrik, cepat letih, cepat ngantuk, cepat mengah, ya, kerja sikit dah mengah. So, cepat penat lah. Okay, so dan ada masalah gastrik, GERD, pedih ul hati. Okay, so anda kata kalau tak dibendung, tak diatasi, takut lama-lama dapat serangan jantung. Okay, yang pahit pula, tadi pahit, tadi lepas tu masin. Masin, tanda hempedu dah start problem. Hempedu ni tugasnya untuk mencerna kita punya lemak dan kolesterol kita. So biasanya orang ni akan mengalami kebas-kebas, ya, kebas tangan, lepas tu sakit kepala, ya, migraine, lepas tu sakit tengkuk, so lepas tu urat kejang kan, cramping. Okey, so dan kolesterol tinggi. Okey, so kalau tak dibendung nanti akan dapat stroke. Gitu found dia, ya. Okey. So bila dah scan, bila orang tu dah beritahu dia masa-masa payah kita beraskan. Okey, so apa mestilah dia orang tu rasa macam Abang macam mana ya? Apa yang kita kena lakukan? So kena makan aloe vera gel sampai dapat rasa tawar. Okey, dapat rasa tawar, masa itulah memang betul badan kita dah tak ada toksin lah, kalau rasa tawar tu. So berapa banyak terpulang pada badan kita, kita tak tahu. Setiap orang tak sama. Ada orang sebotol 2, ada orang sampai 1 karton baru dapat rasa tawar tu. So macam mananya aloe vera ni boleh hilang, boleh keluarkan penyakit tu, boleh sembuhkan, boleh atasi penyakit kita. Ini yang nak tunjukkan ni. Okay, so first kita sediakan 3 gelas cawan ni. Okay, so lepas tu kita tuangkan air. Okay, kita jadikan air ni, cawan ni ibaratnya macam badan kita lah. Dan air ni adalah kita punya dalaman kita. Ya, air ni umpama macam darah kita. Okay, so lepas tu kita gunakan betadine. Okey, betadine umpamanya macam kita punya toksin yang kita makan hari-hari melalui pemakanan kita tu. Ya, gula, garam, pengawet, perasa, pewarna. Okey, so kita tuangkan salah satunya dalam gelas ini. Okey, ini umpama badan kita. Okey, so betadine ni umpama macam toksin, itu daripada gula, perasa, pengawet, lepas tu perisa, ya, frozen food. Tambah macam sekarang kita masa musim raya ni kan macam-macam makan kan, segala rendang, kuah kacang semua kan, lemak-lemak tu. Okey, so ini membuatkan badan kita bertoksin. Sejak masa inilah kita jadi mulai letih, jadi ada penyakit lah bila tengok cek darah tu, gula tinggi, darah tinggi. Okey, so bila badan kita bertoksin, tempat pertama sekali yang menyerap toksin tu adalah usus. Ya, usus. So Maggi ni, tuan-tuan, Kak Bati pakai Maggi ni umpama macam kita punya usus. Nampak ke korang? Nampak Takut Kak Bati cakap sorang-sorang. Nampak betul ke? Nampak? Tulis satu kat ruang komen kalau nampak. Korang macam senyap je kan? Okay. Tu yang takut tak nampak. Okay. So, Nampak. nampak ya? Okay. So, Maggi ni umpama macam usus kita yang akan menyerap segala toksin yang kita makan. So, ni kita pun makan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun sekarang ni. Kan? Dah makan. Lepas tu, macam inilah keadaan usus kita. Lepas tu kita kata selama ni kita minum air. Kan? Kita minum air putih. Kan? Ni umpama macam badan kita yang kita minum air putih lah. Kan? So, kita minum air putih tengok. Dia berkesan ke? Hilang tak dia? Tak hilang kan? Tetap sama. Walaupun kita rasa kita dah minum air putih, doktor pun kita memang tak minum air lain, kita minum air putih, kita minum air putih banyak-banyak, tapi tetap tak berkesan. Dia macam tu juga sebenarnya. Okey, tak efek mana. Lepas tu kita pun minum aloe vera. Okey, kita minum aloe vera. Nampak ya? Perbezaan aloe vera tadi. Nampak? Nampak So, bila kita minum aloe vera, macam inilah keadaan usus kita. Jadi bersih. Jadi bersih. Dia pergi mana?
dia pergi buang lah. Dia buang ikut perkumuhan kita tu. Ikut berak dan kencing kita sekali. So bila dah bersih macam ni, kan? Bila dah bersih macam ni, kita mesti nak makan lagi, betul tak? Makan nasi lemak, nasi impik, rendang, kuah kacang, lagi apa lagi? Laksa lah, sup lah, segala lah kan. Gearbox lah kan. Kari kambing. Tapi tengok, efek tak usus kita? Tak ada efek, tak hitam seperti yang awal tu, yang masa yang mula-mula tu. Okey, sebab apa? Aloe vera ni dia protect usus kita supaya tak menyerap lagi toksin. Mula-mula dia basuh usus kita, kedua dia protect, ya, dia membina perlindungan pada sepanjang usus kita supaya tak menyerap lagi toksin. So kita nak belasah makan apa pun tak heran dah. It's okay, boleh je. Sebab apa? Sebab usus kita dah dibaluti, dilindungi dengan aloe vera. Okay, so bila kita makan selalu, ni kita makan selalu, nampak mana badan kita. Inilah dia keadaan badan kita setelah bila kita makan selalu aloe vera. Dia akan jadi bersih, putih macam ni. Dan pada ketika inilah kita akan dapat rasa tawar. Gitu ya. Okay, so itulah pertama demo untuk aloe vera. Boleh faham? Jelas tak? Penerangan Kak Baiti. Senang je senang je nak buat kan? Senang je sangat-sangat nak buat. Okey, yang keduanya kita nak tengok demo tenaga kan, daripada aloe vera tadi tu kita pakai je aloe vera yang sama. Okey, kita pakai aloe vera yang sama. Kan? Tak payah bazir-bazir, kita pakai je aloe vera yang sama. Ini lautan yang ada aloe vera, ini lautan air putih tadi tu kan. Okey, so anda kata kalau anda ada yang ini, yang apa nama dia, set demo tenaga ni, boleh pakai. Kalau tak ada, it's okay, tak apa, bermula dengan apa yang ada, tapi azam untuk beli, kumpul duit pelan-pelan, boleh beli. Boleh beli asing kalau dekat Ina tu dia satu set, tapi kalau kat Ina tu dia satu set, kalau kat Ina tu satu set, tapi kalau sifu dia ada yang lampu saja. Okay. Ya, Kak Wati test, Kak Wati letak. Okay. Alright. Okay, so yang ni Kak Wati ni pasang. Kita test dulu kan, apa-apa kita uji dulu. Lampu kita ni, nampak nyala. Nampak nyala. Gitu. Okay, so okay, anda tengok nampak ke? Okay. Nampak kan? Alright. So ini adalah larutan yang ada aloe vera. Ini adalah air putih biasa je. Okay, so bila kita tengok air putih, kita tengok ini maksudnya lampu ni menyala, maksudnya ada aliran lah. Alatan ni apa tu, berfungsi dengan baik. So let's say kita selama hari ni kita minum air, kita rasa kita dahaga, kita letih, kita minum air putih. Kita tengok ya, air putih ada tak nyala? Ada sikit-sikit lah. Sikit-sikit tapi tak banyak, malap-malap macam ni. Tapi bila kita minum aloe vera, tengok. Masya Allah, menyala-nyala kan. So maksudnya kat sini menunjukkan bahawa aloe vera ni dia bukan hanya sekadar menyuci ataupun detox toksin. Dia bukan hanya sekadar cuci usus kita, tapi dia bekalkan juga nutrisi. Ada 200 nutrien yang boleh bantu untuk kekalkan kesihatan tubuh badan kita. Dia topak balik. Maksudnya bila kita minum, kita membuang kan, kita mungkin akan kerap membuang dan kita akan jadi lawas membuang, tapi ditopak balik mineral dan vitamin kepada badan kita sebagai sumber elektrolit. Elektrolit itulah yang membuatkan nyalaan tu, bertenaga. Itu yang membuat kita jadi bertenaga tu ya. So that's why bila kita buat demo macam tu, Masya Allah, orang tak kata apa. Dia kata kalau kita tak pandai cakap sekalipun, tuan-puan, kita tunjuk aja kan, picit-picit, kita tekan-tekan, kita masukkan Maggi semua kan, tunjuk semua. Tak pandai cakap ni, tak pandai cakap.
bahasa-bahasa tinggi, bahasa-bahasa sains pun tak apa, tunjuk je. Orang biasa-biasa memang boleh beli je. Ya, macam Maksu walaupun dia tak sekolah tinggi kan, tak sekolah tinggi, tak sekolah langsung. Ya, Maksu tak sekolah langsung ya. Memang tak belajar. Tapi dia tengok video buat demo ni, dia pun tiru kan, dia buat je apa yang dia nampak kan, tiru, celup-celup Maggi semua tu kan, tiga gelas ni kan, celup-celup. Dia ceritalah ikut apa yang dia faham daripada demo tu. Alhamdulillah dia pun boleh close, dan setiap bulan sejak dia masuk tahun lepas, Oktober tahun lepas hingga sekarang, tak miss tau 5 sisi dia. Setiap bulan tu mesti ada 2 orang VIP. 2 orang VIP, kadang 1-2 PC 2 orang VIP, 1 PC 2 orang VIP. Tapi setiap bulan memang 2 VIP lah. Gitu ya. So sebab apa? Sebab demo ni maksudnya dia bukan kira anda nak close ni, bukan kira anda pandai cakap bab saintifik ke, bab apa perubatan ke, tak. Kak Baiti pun masa Kak Baiti buat bekam, ni Kak Baiti ada siap, ada ni hala, ada ni lah semua kan. Tak laku ni. Walaupun Kak Baiti ada perawat, Kak Baiti kedai bekam, tak laku kalau Kak Baiti nak tunjuk semua ni. Kalau Kak Baiti tak buat demo ni mesti kena buat ya, barulah Kak Baiti boleh close. Gitu. Alright. Alhamdulillah Kak Baiti, selama Kak Baiti buat Forever Living dah tiga kali Kak Baiti top recruiter, yang mana Kak Baiti pernah jadi top recruiter ketika Kak Baiti masih supervisor lagi. Maksudnya sedangkan dalam list tu adalah CBM dan manager yang memang dah power, memang dah ada income 5 angka. Kak Baiti baru income 4 angka di masa tu. Tapi Kak Baiti supervisor pun Kak Baiti boleh jadi top recruiter sebab Kak Baiti menaja orang ramai. Hasil daripada buat demo lah. Kenapa orang boleh percaya, boleh masuk, berjoin sama Kak Baiti, ramai-ramai boleh join sebab Kak Baiti jadi top recruiter tu sebab demo. Kalau tak buat demo memang Kak Baiti pun tak boleh nak close, walaupun Kak Baiti ada usus lah, ada apa tengkorak punya ni kan. Gitu ya. Okey, mana Kak Baiti ni tadi? Alright. Okey, so sekarang Kak Baiti tunjukkan. Saya dah pernah tengok video, dah pernah tengok macam ni dulu kat FB, dah lama dulu masa baru wujud FB. Yang terbaik testimoni ni. Betul kan Cik Lani kan, dah pernah tengok memang. Daripada dulu lagi benda ni memang dah di-sharekan. Tapi kita jangan expect tau. Kak Baiti pun ada juga tau customer yang saya dah tengok dah. Saya dah tengok dah demo ni. Tapi bila Kak Baiti tunjuk sekali lagi, mau pula dia tengok lagi dan mau pula dia beli. Dulu bila saya cakap, akak dah pernah, contohnya Kak Baiti tunjuk lah, akak dah pernah makan aloe vera ni. Dah tengok dah, dah pernah tengok demo. Dah tahu dah tengok dah pernah tengok demo. Tapi bila kita tengok, tunjuk lagi, mau pula dia tengok dan mau dia beli pula. Sekejap mau dia beli pula dengan kita walaupun dia dah pernah tengok. Sebabnya itulah apa ajaibnya kalau kita dapat tunjuk depan-depan, dia ada aura tau. Dia ada aura. Dia ada ni hala, ada kesan yang tersendiri bila kita tunjuk depan-depan, walaupun contohnya kalau kita berjumpa dengan, contohnya kita tunjuk ni kan, kata adik saya dia bagi ni, adik saya dia bagi, mak saya dia beli, tapi kita cakap ya ke, dah pernah tengok demo dia tak? Mesti saya tunjuk demo. Kita tak apa, kita jangan bajet nak jual lagi. Kita anggap kita nak share ilmu. Kita nak berkongsi ilmu, nak share ilmu, kita nak tunjuk benda bagus. Tak apalah kalau kau dah tahu, kau nak beli dengan mak kau, nak beli dengan bapak kau ke, adik-adik kau, silakan beli je. Tapi tengok demo dulu. Bila tengok demo, lalas dia jadi ahli kita. Percayalah. Sebab kata, ya ke ada demo rupanya. Mak saya tak ada pula beritahu. Kakak saya tu tak ada pula beritahu, dia bagi je. Kan dia tak ada pula terang ada masa-masa yang payah tu. Dia akan jadi ahli kita. Sanggup dia jadi ahli kita dan dia jadi VIP kita lagi. Dan dia tahu jadi fighter lagi. Kak Baiti memang ada pengalaman macam tu ya. Sedangkan dia dah dapat tahu ni, dah pernah makan daripada ahli keluarga dia. Tapi ahli keluarga dia cuma bagi saja, tak bagi penerangan. Dalam dia bagi, dia tengok bila kita tunjuk sketch macam mana nak buat duit, lagi dia akan jadi ahli kita dan dia nak buat bisnes ni. Sebab dia tahu memang produk bagus, dan tapi dia tahu dah nampak dah macam mana nak jual ni. Sebabnya dengan demo. Sebab selama ni itulah dia takut bila dia nak jual nanti tak kena cakap kan, sebab yalah kita nak kena cakap benda ni bagus, tapi bagus macam mana kan. So bila ada demo tu, dia meyakinkan kita dia punya kebagusan tu boleh ditunjukkan. Okay, so seterusnya Kak Batik tunjukkan.
Okey, dah pukul 10 dah kita ya. Cepat masa lalu. Okey, seterusnya Kak Fatin tunjukkan tentang omega. Omega kita dah banyak ya, 40,000 tau korang. Masya Allah, sekarang Forever kata tak payah risau sangat tentang omega, dah tak ada limit-limit dah. Kan sebelum ni limit-limit 2 lah apa kan. Sekarang tak ada limit-limit, tak ada limit-limit sebab 40,000 masuk ya. Stok omega kita. So that's why kita kena push diri kita untuk buat demo omega sebab ini sangat-sangat awesome. Lagi menakjubkan. Okay, so kita perlukan apa? Okay, tadi kita cakap, lepas tu dengan customer kita cakap apa tahu? Okay, tadi 90% penyakit datang pada usus kotor, kita dah settlekan dengan usus. Sekarang nak settlekan 98 nak settlekan 10% lagi. 10 ke 20% itu pada saudara. Okay, so maksudnya bila 90% settle pada usus dan the rest 10% tu kena settle pada saudara. Sebab itulah juga tempat yang jadi pemula penyakit. Itulah jadi membuatkan bila saudara tu tersumbat oleh apa? Oleh kolesterol, lemak itulah jadi pemula penyakit. Okay, so bila kita settlekan dua-dua, jadi penyakit kita mudah hilang lah, mudah dirawat tanpa ubat. Okay, so macam mana kita nak tunjukkan, macam mana kita nak atasi masalah saudara tersumbat dengan kolesterol, lemak semua tu. Okay, ni umpamanya macam kita punya saudara. Dua ni Okay, dua. So, air panas ni umpamanya macam kita punya darah. Okay, alright. Alright, so, okay. Panas. Okay, panas kenapa pakai panas ni? Sebab ini Kak Bai tunjukkan, nak tunjukkan umpamalah macam kita, okay, kita makan lemak kan. Kak Bai tunjukkan analogi gabus ni umpamanya macam kita punya lemak. Kan? Gabus ni umpamanya macam kita punya lemak. Lemak kita datang daripada pemakanan kita harian lah kan. Kita makan pun bergoreng-goreng kan. Berminyak-minyak, bersantan. Lepas tu mentega lah, kek lah kan. Macam-macam lah. Kan kita makan yang berlemak-lemak dan juga berminyak. So membuatkan saudara kita tersumbat macam ni. Dah tak boleh nak lalu. Tu yang dikebas. Lepas tu pening kepala, migrain. Lepas tu sakit tengkuk. Lepas tu urat pun timbul-timbul. Kan lenguh-lenguh kaki tu, duduk kejap dah semut-semut. Itu tanda dah apa nama kolesterol dah tinggi lah tu kan, sakit-sakit dada semua tu kan. Alright, so macam mana nak settlekan? Kita kena makan minyak ikan ni. Akak cakap pada dia, akak kena makan minyak ikan. Okey, saya nak buat perbandingan antara minyak ikan Forever Living ni dengan minyak ikan Forever Living ni ya. Forever Living punya minyak ikan dengan satu lagi minyak ikan daripada dia nama X. Tapi kat sini Kak Betty bocorkan kepada korang, nama X tu apa benda. Ni dia. Pernah nampak tak ni? Dia nama ni. Blackmore. Dekat farmasi banyak. Ya, kat sini Kak Betty bocorkan lah. Tapi kalau kat tempat awam, Kak Betty tak boleh tunjuk kan. Takut nanti apa kena su lah pula kan. Okey, ni dia. Ni Kak Betty guna Blackmore punya. Alright, so kita nak tunjukkan kalau kita buat demo perbandingan lagi terbaik, lagi membuatkan orang jadi nampak depan-depan kan. Depan-depan kita tunjukkan keberkesanan produk tu sangat-sangat perbezaan sangat-sangat ketara. Okay, so let's say akak selama ni makan produk X tadi tu kan, yang akak selalu makan kan. Okay, ni kita tunjukkan dia ni memang besar lah kan, dia kapsul dia. Okay, let's say akak makan, akak tengok apa yang berlaku ke atas gabus tadi tu. Okay, ini pun sama juga. Saya tunjukkan ini. Kita makan juga. Tengok ya apa yang berlaku kat atas gabus tu. Kenapa pakai air panas? Air panas ni umpama macam darah kita. Darah kita agak panas. Dan tadi Kak Betty tunjuk, Kak Betty letak gabus. Dan tengok walaupun air panas, gabus ni tak hancur. Gabus tak akan hancur walaupun dengan air panas. So maksudnya kat sini lemak dia tak boleh hancur dengan air panas sebenarnya. Walaupun kita rasa orang tu cakap okay, lepas makan lemak, lepas makan benda-benda berminyak, minum air panas banyak. Minum air teh panas ke, teh panas ke kan. Dengan itu anggapannya ialah nanti lemak tu tak ada lah kan. Tapi tidak, lemak dia tak boleh nak hancur, tak boleh dihancurkan dengan air panas sebenarnya. Okay, so nampak ya perbezaan yang berlaku kat atas gabus tu, nampak tak apa yang berlaku? Nampak tak? Japan kan? Apa yang berlaku? Tulis kat akak pernah buat tak dengan drama A? Drama A. Oh, Amway ke Amway? Amway pernah. Kak Pati pernah buat jenama Amway. A tu Amway ke? Jangan, tak payah nak sorok-sorok sangat. Kita dalam ni adik-beradik je kan. Anak beranak je kan. Tak apa.
Jenama A, MW pernah. Pernah. Jenama ni, apa nama dia? Sacha Inchi Oil. Pun pernah juga. Sacha Inchi Oil. Lepas tu, Atomy. Atomy pun pernah juga. A Atomy. Pernah juga Kak Wati tunjukkan. Okay, cuma lagi Atomy tu lagi lah. Dia punya ni kan, dia punya apa ni ikan tak ada lambang tak ada lambang halal. Dan dia pun pernah dalam website dia pun kata tak ni tak ada tak halal. Dia pernah cakap. So memang lagi lah orang takkan makan kan sebab mungkin dia punya gelatin tu mungkin memang dibuat daripada lembu tapi lembu yang tidak disembelih dengan syariat Islam. Tapi Forever Living lembu kita sebab gelatin ni kapsul ni semua buat daripada tulang lembu. Tulang lembu sebenarnya. Dia maksudnya dia bukan biasanya dia tidak buat daripada tulang babi ke apa tak ada. Dia memang tulang lembu. Kat sini bukan kita boleh nampak dia tulang lembu tapi lembu tu tulang lembu tapi lembu tu disembelih dengan kaedah syariat Islam ke ataupun tidak. Forever sampai dikaji kat situ sekali tau. Dia buat sampai macam tu sekali. Maksudnya bab tulang pun dia pastikan tulang yang halal. Gitu ya. So, nampak perbezaan ya? Sambil kita popok-popok tu, nampak hancur kan kat sini? Nampak perbezaan ni hancur. So, inilah keadaan saudara kita bila kita makan minyak ikan, nanti dia akan bersihkan kita punya saudara daripada kolesterol dan lemak ni dan akan bawa ke hati untuk dimusnahkan. So macam ni nampak tak ada perbezaan pun macam tu juga. Ni kalau kita biar sebulan ke setahun ke macam tu je tak ada beza-beza. Tak ada apa perbezaan. Kalau mungkin dia boleh hancur juga tapi kena makan banyak. Mungkin sebotol pun tak habis. Berbotol-botol baru nampak. Tapi ini satu kecil ni kan tadi besar kan. Ini kecil ini pun dah nampak perbezaan dia. So bayangkan betapa berbaluinya akak beli ni. Forever Omega 3 Plus daripada Forever Living ni. Gitulah kita kena cakap kat orang kan. So dia tunjuk perbezaan ini tak banyak cakap pun, tak pandai cakap pun orang nampak pun orang dah boleh decide dah yang mana dia kena pilih. Okay, so boleh Encik? Boleh semua? Yang penting kita kena niatkan yang kita nak tolong orang, kita sedekah dulu. Tak apa, ya Allah Tuhanku, dengan sebiji omega yang aku korban ni, mudah-mudahan orang ni boleh ubah hidup. Dan betul Kak Baiti, manager Kak Baiti tu, Ira, apa, Acik Esa, Hidayah, Kak Ida, Kak I, semua tu semua bermula daripada Kak Baiti, itulah daripada sedikit aloe vera yang kita bagi test. Sedikit aloe vera yang kita test, kita uji kajikan. Satu biji omega yang dikorbankan untuk test. Tapi diorang jadi manager, berapa banyak income kat situ yang Forever generate kan. Forever bagi commission pada kita. Memang banyak. So jangan risau, jangan anggap benda ini sia-sia. Benda ni memang akan kita sedekah, kita niat sedekah, insya-Allah kita akan dapat lagi banyak ya. Lagi banyak nikmat. Tiba-tiba bateri dah kong dah kat sini. Kamera. Okey lagi. Kak Batik tunjukkan apa lagi? Vitamin C. Okey, vitamin C ni. Okey, kita boleh cerita. Okey, tadi yang ni sebenarnya kalau kita nak cerita apa kandungan dia, kalau orang tanya apa kandungan dia, dalamnya adalah mengandungi minyak ikan dan minyak zaitun sekali. Minyak ikan, minyak zaitun sekali dan dikombainkan, digamburkan dalam satu kapsul. Okey, so minyak ikan tu tugasnya untuk hancurkan kolesterol tu, manakala minyak zaitun pula akan bawa kolesterol yang dihancurkan tu pergi ke hati untuk dihancurkan. Sebab itulah kalau kita makan minyak zaitun saja Kak, tak cukup. Setengah orang kata, saya dah ada saya makan premise oil, minyak bunga matahari kan, ada orang cakap macam tu kan. Tak, minyak bunga matahari tu dia omega 6, ini omega 3, dia kena omega 3 dan omega 9. Omega 3 adalah minyak ikan, omega 9 adalah minyak zaitun. So omega 9 lah omega yang paling bagus di daratan ya, yang akan bantu untuk dia bantu untuk angkut kolesterol ke hati. Tapi sebelum diangkut dia kena dipecahkan dulu, iaitu omega 3 kan, omega 3. So omega 3 sumber yang terbaik adalah datang daripada lautan, daripada ikan ya, ingat ikan salmon, ikan cod macam tu. Okey, dan Forever dia ambil kenapa boleh hebat macam tadi tu, kenapa boleh hancur semua tu. Okey, boleh perjelaskan kepada mereka. Kita ambil omega kita ni, kita ambil minyak ikan ni datang daripada lautan Arktik ya, daripada sumber ikan-ikan di lautan Arktik yang mana kat sana tak ada pencemaran, bebas pencemaran, so ikannya sangat berkualiti.
Sebab itulah dia punya apa tindak balasnya kita boleh nampak macam tadi tu. Okey. So itu sekadar penjelasan lah. Kalau orang tanya kenapa nampak ini bagus, yang ini tak bagus kan. Okey, itu sebagai maklumat tambahan. Okey, lagi Kak Wati tunjukkan yang vitamin C pula. Vitamin C ni Masya Allah dah lah murah RM75 sekarang ni kan. Tapi ada 100 biji dan demo dia pun sangat-sangat bagus. Kalau siapa boleh jual dia vitamin C, tak mampu jual aloe vera, tak mampu jual minyak ikan yang harga 130 kan. Yang aloe vera pula 111, 117 sekarang ni. So jual vitamin C yang jauh lebih murah dan boleh didemokan, boleh tunjuk juga. Okey, perbandingan tu. Okey, so ini Kak Bati nak tunjuk perbandingan vitamin C dengan apa lemon. Okey, lemon ya. Kita pakai cawan besar sikit lah. Alright. Okay, yang ni. Right. So, ini dua cawan. Kita nak tunjuk perbandingan. Okay, tuang cawan. Tuang air dalam cawan. Ini umpama macam badan kita. Okay, badan kita. Lepas tu, kita guna betadine. Betadine ni untuk kita test, nak uji kehadiran vitamin C. Dan ini sebagai analogi kan, umpama badan kita lah, umpama badan kita yang dah tercemar dengan toksin. Okey. So kita makan apa macam anak kita makan cekedis, makan coklat kan, aiskrim, lepas tu dengan cuaca panas, hujan semua tu kan, apa tu orang batuk kan, jadi macam penyakit lah sekarang ni dengan pemakanan sekarang ni kan, okay, membuatkan badan kita akan jadi kotor macam ni, darah kita kotor. So okay, biasa kita buat apa? Kita makan lemon. Okay, Kak Baik tunjukkan. Sekejap nanti habis Kak Baik tunjuk komputer ni kan. Okay. Okay. Kita makan lemon. Okay, kita makan lemon. Ya. Biasa kita makan lemon. Tengok. Apa jadi? Nampak bersih. Kan? Betul memang kita kena makan lemon sebab lemon ni boleh menyah toksin kan. Kita punya darah kita tu boleh neutralizekan kita punya darah kan. Okey. Tapi kat sini, kat berarti ni baru separuh lemon lah. Kak Berti pakai. Tapi satu lemon ni berapa ringgit Sekarang RM2 kan? RM2. So maksudnya apa? Maksudnya kita pakai RM2. Nilainya RM2. Okey, so ini pula kita pakai vitamin C daripada Forever Living. Kalau boleh kita bagi vitamin C kepada customer kita tu. Okey, nak bagi 1 biji boleh ataupun nak pecah je. Ni Kak Berti pecahkan. Pakai separuh je. Separuh je vitamin C pada Forever Living. Dan Forever Living punya vitamin C, okey, vitamin C kita, absorbensi kita ni nampak. Dia boleh ramas. Boleh ramas dan dia cepat hancur. Dia tak sama macam vitamin C yang jenama lain yang dia seketul. Dia keras. Ya nampak. Dia pun boleh bersih juga. Nampak ya bersih. Okey, lepas tu kita pun makan lagi. Kita pun makan macam-macam. Kita makan esok ni kenduri kendara rumah terbuka lagi kan, ketupat lemang, kita tengok ya macam mana keadaan badan kita. Ada efek bila sebab kita makan ni je dah tak. Kalau kita makan apa okey, tengok efek tak badan kita. Okey, so kita makan lagi macam-macam kita makan. Okey, ni pun sama, saya tunjukkan. Banyak lagi. Nampak? Ini, tengok. Kita makan apa-apa lagi. Kita makan macam-macam, tengok. Dia tak mau. Kena makan lagi. Lemon lagi kan. Maksudnya kat sini, ini nak kena sentiasa makan lemon badan kita ni. Lalu ke kita makan lemon lagi. Tapi ini nampak, kekal badan kita. Kekal badan kita terimmune daripada penyakit. Sebab itulah kita kena makan vitamin C Forever Living. Dengan sebelah saja Kak Berti pakai sebelah saja efek pada badan kita sangatlah besar. Maksudnya dia protect badan kita tu memang jauh lebih hebat daripada makan lemon. Sedangkan lemon ini nak kena makan lagi lah ni. Kan nak kena perah lagi, nak kena makan lagi. Lalas nanti sampai lalas apa tahu perut kita sakit, gastrik sebab banyak sangat asid kan, pedih perut kita, sakit tegak kita sebab selalu kena makan lemon ni. Tapi ini tidak. Ini dalam ni ada buah citrus, ada lemon, ada oren. Tapi sebenarnya dia memang walaupun kita makan ni rasa oren, ya,
sebenarnya walaupun kita makan rasa oren, kita makan vitamin C ni rasa oren, tapi sebenarnya ia dibuat daripada betik sebenarnya. Lemon, kita punya vitamin C kita bukan sepenuhnya buat daripada lemon tau. Dia memang ada lemon juga, tapi sepenuhnya daripada betik dan juga madu dan juga oat. Sebab itulah kita bila kita makan ni, kita kena bagi customer rasa, sebab nanti dia akan dapat rasa perbezaan. Kalau jenama lain, dia tak ada rasa macam forever punya dia akan ada serat-serat, macam ada serat-serat. Serat-serat tu adalah oat. Oat tu adalah tugasnya untuk memegang vitamin C dalam apa tu, dalam ni adalah dalam kapsul ni, dalam tablet ni. Sebab itulah Forever Living dia tak perlukan sampai beribu-ribu vitamin C dalam satu tablet. Kalau jenama lain, satu tablet ni sampai 1000 mg. Itu yang bahaya tu. Ya, itu yang bahaya sebab badan kita hanya perlukan 400 sahaja mg setiap hari. Tapi kalau kita makan 1000, jadi 600 akan dikumbahkan ke buah pinggang. Buah pinggang akan tapis darah kita dan keluar ikut kencing. So bila macam tu membuatkan buah pinggang kita letih lama-lamanya. Lama-lama buah pinggang kita letih, lama-lama dia tak mampu lagi nak tapis kita punya vitamin C yang berlebihan tu. Lama-lama jadi batu karang. Elok-elok kita nak makan vitamin C untuk kita sihat, tapi at the end kita dapat penyakit. Ya, so that's why tak perlu ambil sampai beribu-ribu. Just ambil je Forever Living, sebab Forever Living satu tablet ni 60 mg sahaja. So kalau kita makan 4 biji pun baru 240. Kan kalau kita makan 5 biji pun baru 300 mg. Masih selamat lagi. Apa tu? Okey. Oh, Encik Muhammad Solihin. Okay, dulu betik kat dekat rumah je. Dulu selalu makan sebab terpengaruh tengok cerita pepaya. Oh, ada ya cerita pepaya. Okey, betik. Betik ni sebenarnya dalam istilah dalam ilmu buah-buahan, betik ni disebut sebagai angel of fruit. Angel of fruit maksudnya bidadari buah. Maksudnya kadar vitamin C dia tinggi sebenarnya dalam betik ni. Dan Forever dia pakai betik sebenarnya. Vitamin C tu. Okey, tapi betik tak ada rasa kan? Betik tawar hebe, maksudnya rasa tu dia tak ada berasa kan? Rasa dia tawar. So that's why Forever dia rasa perisakan, tapi perisa pun bukan perisa yang tiruan. Dia perisa yang original, perisakan dengan buah oren. Sebab tu dia taruh juga buah oren, tapi kandungan vitamin C sebenar untuk vitamin C kita ialah daripada betik. Sebab tu dia selamat untuk perut. Sebab tu kalau orang gastrik pun boleh makan kita punya vitamin C. Kalau jenama lain, tak boleh makan. Orang gastrik tak boleh makan sebab masamnya terlampau masam sangat. Tapi kita punya vitamin C, dia dah combine dengan madu, dengan betik, lepas tu dengan oat, dia jadi macam seimbang. Dia jadi tak terlampau masam sangat dan dia nyaman di perut kita lah. Walaupun orang gastrik pun dia rasa nyaman bila makan vitamin C kita. Dia tak akan rasa macam sakit sangat. Okay? So boleh ya. Nampak simple je kita punya vitamin C. Kalau ada budak-budak kan, kalau Kak Baiti dulu jumpa customer, dia bawa budak, memang Kak Baiti bagi vitamin C, memang close. Memang budak minta, memang akan close lah. Vitamin C memang mesti akan close punya. Sebab kita gunakan lah kan, budak-budak mesti minta. Lepas tu mak tu mesti akan jadi macam, tak sangka budak ni suka pula Kak Baiti. Saya selama ni bagi juga diorang vitamin C kat luar sana, Epiton lah, chewable lah, semua jenama luar negara tu kan. Tapi susah nak makan, tapi ni senang lah. Kan minta lagi, bolehlah Kak Baiti nak satu. Gitu tau. Maksudnya kita jangan kedekut kan. Tak apa, insyaAllah kita niat sedekah, insyaAllah akan dapat lagi banyak pahala dan akan dapat banyak lagi rezeki selepas tu. Okay? Okay. So lagi Kak Baiti tunjukkan last kali ialah ni kita punya madu. Madu, Masya Allah, madu ni pun sangat-sangat mudah dia punya demo dia korang. Siapa yang di PC kan, siapa yang masih jadi PC, madu ni jual 16 botol dah dapat jadi PC dah. Dah dapat jadi VIP. Ini 16 botol sahaja. Maksudnya tak adalah nak kena jual banyak-banyak, 16 botol pun dah dapat jadi VIP. Okay.
Okey lagi. Ni Kak boleh tunjukkan macam mana demo madu kita. Okey, sediakan piring. Sediakan piring. Okey, kita letak air kat dalam piring kita tu. Okay, kenapa kita nak uji ni? Okay, kita sebenarnya nak uji madu ni nak tahu madu kualiti tak kualiti. Ada dua kriteria. Pertamanya ni. Okey. Kak Watu unmute kan ya. Okey, ada dua benda yang kita kena beritahu nak tahu madu ori tak ori kan? Kita kena ada dua perkara. Pertamanya tengok kandungan air dalam dia. Banyak tak? Kalau kandungan air dalam dia banyak, maksudnya madu tak bagus. So nak tahu macam mana, kita kocok-kocok kan. Kocok-kocok kan. Buih-buih tak? Tak ada buih. Macam forever tak ada buih, nampak? Kita kocok-kocok kan mana ada buih. Kalau madu-madu lain, semua buih kan. Itu tanda air banyak. Okey, lepas tu kenapa air banyak? Bila air banyak membuatkan madu ni dah tak berkualiti sebab madu ni dia kena pekat. Bila dia pekat baru dia boleh menarik cairan daripada badan kuman. Lama-lama kuman tu mampus. Kuman tu mati sebab air dalam badan tak ada. Air dalam badan dia macam dia boleh keluar sebabnya madu tu pekat, dia boleh tarik cairan. Sebab tu dah madu ni pun boleh kuatkan imuniti kita ya. Okey. So nak test madu tu air banyak tak ada baik, air banyak tak banyak. Inilah cara dia. Itu kita masukkan madu dalam air. Okey, so madu yang terbaik dia kena bawah daripada 17% air. So madu kita pakailah madu daripada gurun Sonoran dekat US dan juga gurun Tabernas dekat Spain. Yang mana gurun tu ialah iklim dia panas dan kering. Ya, macam kita Malaysia hujan sepanjang tahun. Sebab itulah madu kita tak sepekat macam ni, tak hitam macam ni dan dia apa nama dia, bening kan. Jadi so madu kita ni kalau kita nak test kandungan air dia, kita boleh tengok ujian ini So kita masukkan dalam air. Tuang sikit je. Lepas tu nanti kita godek-godek lah. Godek-godek dan kita kena boleh nampak apa dia. Apa yang muncul dalam madu tu. Dalam air tu. Ya. Nampak apa muncul. Boleh tulis tak kat ruang komen. Dekat ruang komen tu, kat ruang chat tu. Apa muncul? Nampak tak? Nampak apa-apa tak? Nampak apa Solihin? Nampak madu. Sarang lebah. InsyaAllah. Nampak sarang dia balik kan? So itu tanda menunjukkan bahawa madu ni pekat. Kalau madu cair, madu yang jenama lain, yang cair, kalau kita test, dia akan terus larut dan dia tak ada bentuk sarang lebah terbalik. Bermaksud dalam madu tu mengandungi banyak air ataupun dia banyak gula. Dan gula dan air ni bila berjumpa dengan air dia akan larut. Dia akan tenggelam, dia akan larut. Dia tak akan berbentuk macam tadi tu. Okay, so kerja. So maksudnya kita kena tunjukkan demo untuk impress orang, untuk menambahkan keyakinan orang terhadap produk kita yang berkualiti. Sebab kalau kita bercerita saja pakai mulut, pakai audio, tak percaya, tak nampak kan depan mata. So perlu kita kena tunjukkan madu ya. So kena rajin tunjuk demo, kena gigih. Rajin dan gigih. Gigih tu kenapa tau? Gigih tu lah nak kena bawa tuang demo. Kalau tak dapat bawa tuang demo segerabak macam tadi tu, boleh je adjust sikit bawa dalam beg lawa. Macam contohnya dalam beg forever ni kan. Beg ni kan. Beg forever yang cantik ni. Boleh je bawa kan. Beg lawa ni kita masuk dalam tu. Kalau tak nak bawa semua, at least bawa aloe vera yang Maggi tu. Yang aloe vera dan buat demo Maggi dan juga demo minyak ikan. Kan minyak ikan dalam ni letaklah beberapa minyak ikan yang tong kosong, lepas tu letak gabus, letak jarum. Nanti standby je nak buat demo kan kat rumah orang. Okay, so maksudnya kalau orang tanya terus buat demo, jangan cerita lah. Kalau Kak Bati orang tanya, bagus ya benda ni Bati. Kan kalau Kak Bati jumpa customer ataupun ada saudara mara datang ke, bagus ke? Bagus yang orang kata bagus ya. Betul Kak, memang bagus. Memang Kak saya dah bagi saya bagi Kak rasa. Betul-betul dia bagus ni, dia tunjuk. Terus saya buat demo kat dia, tak banyak cerita ya. Maksudnya kita nak cakap bagus tu bagus macam mana, kita kena buktikan lah kebagusan tu macam mana. Okey, seterusnya bila dah cakap dah tunjuk demo kan, kita kena buat apa? Kita terus kena buat kena terus tunjuk gerak kerja, kita kena terus cakap
terus ni lah terus tunjukkan macam mana dia nak beli. Sebab kadang-kadang bila kita tunjuk-tunjuk semua tu kan, orang mesti tanya, berapa harga ni? Ya berapa harga? So bila berapa harga tu yang kita kena pandai. Kat sini kita kena pandai cerita. Kalau kat sini dah elok tunjuk demo tapi tak pandai cerita, alamatnya tak jadilah dia. Okay. Siapa? Muhammad Solin cakap apa ni? Kalau tak buat demo, akak rasa orang boleh nak percaya juga tak rasa. Macam mana akak rasa orang boleh nak percaya juga tak rasa? Kalau tak buat demo, Kak Bati sebenarnya ada juga sesekala Kak Bati tak buat demo tau. Memang tak beli. Ya memang tak beli. Melainkan kalau orang tu dah memang tahu. Contoh macam apa macam Ida, ada kat itu masa itu masa raya, Kak Wati pergi beraya kan kat salah seorang ahli kita lah. Dan dia sekarang dia jadi ahli kan, Ida ada masuk ke hari ni. Okay, so Kak Wati tak payah tunjuk demo dekat dia. Tak ada nak call dia nak tunjuk demo sebab dia kata dia dah tahu dah produk dia bagus. So tinggal Kak Wati buat demo macam ni lah kan lagi. Okay. So memang kena buat demo lah. Kena buat demo solihin. Baru orang percaya. Ya. Akak rasa orang boleh nak percaya juga tak rasa. Maksudnya itulah. Maksudnya kalau tak buat demo kalau tak buat demo memang orang susah nak percaya kita punya produk ni. Yelah. Kita meniaga. Sekejap Kita meniaga kan. Kita meniaga. Pelik pula kat sini. Okay, kita meniaga, siapa yang meniaga cakap produk tak bagus, betul tak? Mana ada orang cakap produk dia tak bagus. Kalau nak jual, mestilah dia akan cakap produk dia bagus, tapi bagusnya macam mana? Sebab itu kita kena tunjuk demo. Kita cakap bagus yang ada fakta, bagus yang boleh nampak. Sendiri dia sendiri tengok bagus. Buat kita jangan cakap benda ni bagus. Dia sendiri tengok demo, dia sendiri yang akan nampak produk yang bagus. Sebab tu kita kena buat demo. Okey, lepas tu bila kita buat demo, kan orang mesti tanya, berapa harga ni? Kan nak belilah, nak cubalah. Untuk saya memang saya ada masalah sembelit. Saya memang dah lama tak membuang. Susah nak membuang. Saya period tak teratur. Lepas tu mak saya ada dah tinggi kecemani, bapak saya stroke lah. Memang dah 4 tahun dah terlantar. Kan macam mana kita nak cerita pula lah. Tak sangka orang dah nak beli dah. Aku tak sempat lagi nak cakap berapa harga kan. So that's why ini kat sini sangat penting. Kak Wati tunjukkan kaedah menulis. Kaedah menulis yang bagus, yang nampak yang jelas. Ni nama sharp closing. Okay, so bila kita buat demo tadi, okay, kita kena tunjukkan macam ni. Kita tunjukkan perbezaan. Okay, perbezaan. Okay, tadi kita tunjukkan aloe vera, ABG, kan? That's why kita kena sediakan kertas dan juga pen juga, Okay, aloe vera. Okay, aloe vera ni harga asal dia 117. Kalau akak jadi ahli, akak akan dapat akak akan dapat dua harga, iaitu 5% dengan 30%. So kalau 5% ni harga dia ialah 111. Kalau 30% harganya ialah 81. Kan 81 kan? Kalau 81. Harga baru ni macam tak apa ingat sangat. Okey. So kat sini beza berapa Kak? Beza kat sini lebih kurang 30 beza dia. Maksudnya kalau Kak jadi VIP ni VIP ni. Kalau Kak jadi VIP, Kak satu botol ni dah dapat jimat RM30. Satu botol baru Okey, tadi yang omega tadi tu, omega 3 plus yang Kak tengok tu dia boleh hancurkan kolesterol, harga asal dia 130. Kalau Kak jadi ahli hari ni, okey saya akan bagi harga 123. Kalau yang VIP pula harga dia 91. Okey, so kalau beza kat sini Kak, lebih kurang 32 beza dia. Okey, lepas tu kalau macam vitamin C pula tadi, kan yang bagus untuk anak Kak kan, yang boleh kuatkan immunity kita semua tu. Okey, so harga asal dia 75. Okey, kalau PC harga dia adalah 71, kalau VIP harga dia 52. Sini pun lebih kurang RM19 akak jimat kalau akak jadi VIP. So kita kena tekankan kalau jadi VIP, kalau jadi VIP, kalau jadi VIP. Ya maksudnya kat situ pun kita dah hantar gelombang Kalau jadi VIP, kalau jadi VIP, gitu. So lepas tu madu pula. Okey, madu pula harga dia adalah 132 Kak. Okey. So kalau jadi PC, harga dia 125. Kalau akak jadi VIP, harga dia 92.
Setengah kilo ni Kak, dia setara madu Yaman. Tapi 92 Akak boleh dapat kalau jadi VIP. Kalau Akak beli standard madu Yaman ni, ini setengah kilo ni mau 300 400. So ini saja Akak punya jimat dia berapa? 33. Gitu. So dan nak sembuh daripada masalah Kak kata tadi dah tinggi kan, macam mana kolesterol tinggi, untuk anak pula, anak Kak selalu sesama, bisul, resdung semua kan. Okey. Tak cukup dengan aloe vera satu ni. Dia kena paling kurang kalau sebulan lah. Paling kurang sebulan 4 botol Kak untuk permulaan. Okey, so kirakan. Sekejap Kak ambil kalkulator kat YT. Okay, kita kira. Okey, 100. Kita kira kat sini. Terus kira yang PC ni, yang PC ni. Yang PC ni 100, 11 darab dengan 4 botol untuk sebulan. Okey, 4. Okey, campurlah. Ibaratnya kalau anda kata ini satu pakai satu je. 1 3. Lepas tu campur 71, campur 125. So maksudnya kat sini bajet akak sebulan untuk masalah akak tadi ni lebih kurang 763. 63. Ni untuk satu bulan Untuk satu bulan. Okey. Kalau macam akak jadi VIP, ni pun sama juga, kita darab 4. 81 darab 4. Campur 91. Okey. Campur ni tak nak dah. Tak nak dah. Dah letih dah. Sekejap Okay. 81 darab 4. Okay, campur dengan 91, campur 52, campur 92. Betul tak? 559. 559. Nampak beza Kak? Akak kalau jadi PC 763. Kalau jadi VIP 559 je. Belanja akak setiap bulan untuk akak punya masalah ni. Okey, tapi nak dapat makan tak boleh sebulan saja. Sebab penyakit kita ni dah lama kan. At least kena makan 4 bulan Kak. 4 bulan. Makan 4 bulan. Ini satu bulan, bajet satu bulan. Kalau makan 4 bulan, kan, makan 4 bulan, berapa? 763 darab dengan 4. Itu berapa kat punya kos? 3,052. Akak punya bajet akak untuk sembuhkan masalah akak ni. Sebab kenapa 4 bulan? Badan kita ni, darah kita ni, dia bersih dia, tukar dia setiap 120 hari itu bersamaan dengan 4 bulan. Lepas tu lah kalau akak, bagi je fakta kat dia. Sebab tu lah kalau akak, makcik, pakcik, encik, kalau pergi jumpa doktor mesti akan bagi set satu lagi tarikh selepas 4 bulan. Bila dia bagi ubat, okey, makan yang cik makan ubat ni, nanti 4 bulan nanti kita jumpa semula. Saya nak check, nak ambil darah balik semula. 4 bulan ke 3 bulan ke, dia nak ambil darah kita semula, dia nak baca, nak tengok macam mana keadaan darah kita selepas makan 3 bulan punya stok ubat tu. So masuk kat sini memang badan kita perlukan masa, dan biasanya masa tu ranging adalah 3 ke 4 bulan. Baru betul-betul darah kita boleh nampak dah dia punya kesan itu. Baru sebabnya darah kita ni dia bersih, dia pertukaran tu selama 4 bulan sekali. Okey, so kalau VIP, kalau akak jadi VIP kan makan 4 bulan, 559 darab dengan 4 bulan. Sorry, ini tak payah. Ni terus cakap. Kan, terus kita cakap. Sekarang kita ada promo 1623. Tak nampak kat sini. 1623. 1623, akak akan dapat 18 item produk. Akak dapat 18 item produk hot. Produk yang semua akak makan. Dalam ni ada, memang ada belaka. Aloe vera ada, madu ada. Kalau omega vitamin C tak ada, tapi akak ada banyak aloe vera, nektar. Boleh bagi dia punya gambar kita punya promo tu kan. Promo kita tu, apa produknya, ada 18 item produk. Okay, head to toe, dalaman, luaran sekali. Lepas tu bila produk tu dah habis, akak nak beli lagi, akak akan dapat 30% seumur hidup. Nak beli satu aloe vera pun tetap dapat 30%. Kalau macam ini akak kena, setiap kali akak membeli, akak kena dah habis beribu. Lepas tu setiap kali akak membeli memang banyak, 100 lebih, 100 lebih semua tu. Okey, so bukan setakat itu saja. Bila akak dah makan ni, akak dah sihat kan, darah tinggi, kolesterol tinggi, kecemasan dah dapat disembuhkan secara semua, jadi akak boleh dapat bonus lagi. Tulis kat sini bonus.
Besar-besar. Bonus. Pertama akak boleh dapat bonus hari-hari. Cash hari-hari. Cash hari-hari. Okay. Cash di tangan hari-hari. So tuliskan kat sini, tunjukkan. Dia ni dapat badan sihat. Ini dapat duit pula. Okay. Cash hari-hari. So, anda kata kalau akak, contohnya akak dah sihat ni, ada kawan akak, nama dia Jenab, dia pun nak beli juga, kan? Dia pun nak rasa jugalah, tapi tak nak jadi ahli. Okay, so akak pun jual dengan harga runcit. So, kat sini akak dapat berapa untung? Akak sini dapat 30%. Akak dapat 30%. Setiap kali Jenab ni membeli, kan, satu botol, akak dapat 30%. So, akak boleh kira, lepas tu kita kira. Kira ni tak apa, biar depan-depan. Biar ada kalkulator depan-depan, handphone ke, kira depan-depan kat dia. Jangan risau, jangan rasa macam nak kena hafal ke, kan, tak apa, lambat-lambat kita boleh kira depan-depan, dia pun lagi seronok nampak duit-duit yang kecing-kecing-kecing, kan. Duit ni, kan, dia nampak duit ni, siapa tak suka duit, kan. So satu botol akak dah dapat RM35 untung. Anda kata kalau Jenab ni, dia kata kau pergilah beli dengan Ida tu, Ani lah, Ida lah, Ana lah, kan, semua pakai beli belaka. So 10 botol terjual, dah dapat RM350 kat situ. Okay. So lepas tu, pada cash hari-hari akan dapat bonus masuk dalam akaun. Bonus masuk dalam akaun. Ini bulanan. Ini hari-hari. Ini bulan-bulan. Bulanan. Okay. So, ini pula kalau akak terjual satu botol aloe vera. Satu botol aloe vera. Okay. Terjual satu botol aloe vera. Kat sini akak dapat 25%. Orang ni dia jadi ahli dengan akak. Dia pun sebab dia pun nak makan murah juga. Dia pun nak dapat harga murah, dia nak makan murah, dia nak makan selalu. Okey, so kat sini akak punya commission berapa? 117 darab dengan 25%. RM29 satu barang, satu produk. Kalau ada 10 botol terjual, dah RM290. Okey. So, lepas tu anda katalah, kan, akak terjumpa ada seorang kawan akak, nama dia Ana. Ana dia kata, bestnya produk ni, apa tu, bagus, nak meniaga jugalah Ani. Gitu. So lepas tu dia pun nak jadi VIP macam akak juga. Akak kan itu akak beli VIP ni 1623 ni, kan. Dia pun nak jadi VIP macam akak juga. Let's say lah harganya 1600. Berapa akak punya commission? Ni kita kira commission akak. Okay, 1600 darab dengan 25%. 400. 400 akak punya commission. Okay. Satu VIP akak dapat 400. Kalau akak dapat 5 orang VIP, situ dah 2000 dah kat sini. Okay. So, lepas tu lagi selain pada tu, akak boleh dapat lagi commission daripada pembelian peribadi. Maksudnya akak sendiri makan ni, akak makan kan, akak dah beli jadi VIP 1600 ni, kan, daripada pembelian peribadi akak pun boleh juga. Okey, 1600, saya kira 1600 lah, kan. Darab dengan 5%, akak dapat pembelian peribadi. Daripada pembelian peribadi boleh dapat juga commission, kan. Bila akak sign up, bila akak dapat 5 orang, 3 orang ke 5 orang ke 3 orang ke atas, akak akan dapat pembelian peribadi ni, dapat commission daripada pembelian peribadi akak. Okey, so ni darab dengan 5%. 80. RM80. Siapa nak bagi balik, Kak? Kan? Kita beli kat Giant, beli kat Carrefour, apa tu, Maidin ke, Tesco ke, kan? Ada tak bagi balik duit? Mana ada, kan? Tak ada cashbacknya. Diskaun 5 sen pun tak ada bagi diskaun, kan? So tapi ini dah boleh dapat cash balik. So kita boleh kira total bonus akak pada bulan ni. Total akak makan-makan sihat, lepas tu boleh terus menjana income sambil tu. Okay, so kita pun kira 350 campur dengan 290 campur 2000 campur 80. Sekejap ini pun dah dah condemn dah. Campur 290 campur 2000 campur dengan 80. 2720. Akak punya bonus.
So maksudnya kat sini kan akak jadi ahli hari ini, jadi sebagai VIP, akak dapat 18 item produk, lepas tu akak terus sharing pada kawan-kawan akak kan, akak boleh dapat potential. Akak punya income dah 2,720, masya-Allah. Maksudnya akak boleh patah balik modal akak yang 1,600 ni. Maksudnya tempoh sebulan pun dah boleh patah balik lagi dah. Akak punya modal yang akak keluarkan 1,623 ni. So itulah dia penerangan dia ya. So ini boleh bagi kat dia. Boleh bagi kat dia kan, boleh paskan pada dia so that nanti dia akan simpan, nanti kalau kat rumah nanti dia tengok, sebelum tidur dia tengok lagi kan, nanti dia tanya kat suami dia ataupun tanya isteri dia, bang tengok ni bang, bagus juga abang yang beli aloe vera ni kan, balut ni untuk kesihatan kita laki bini ni, lepas tu kita boleh jadi VIP, lepas tu boleh dapat untung banyak ni juga bang, sambil-sambil sihat sambil buat duit. Okey tak bang? Boleh lah bang kita boleh tak kita jadi VIP? Gitulah. So tapi benda ni kena bagi kat dia. Sebab tu kena pandai tulis, dia pun kena kemas kan, bagi kat dia supaya bila dia tu boleh tengok semula. Kalau tak bagi kat dia, nanti hilang. Nanti dia pun tak boleh cerita kat pasangan dia. Macam kalau isteri tu tak boleh cerita kat suami, kalau dia cerita pun baguslah produk yang Kak Baiti jual tu, tapi itulah dia 1,600, lepas tu dia boleh dapat balik bonus, tapi tak boleh nak cerita, si suami pun tak boleh nak tengok balik macam mana apa yang dapat bonus tu balik tu, tak nampak kan. Sebab tu lah kita kena ada gerak kerja macam ni, kena pandai tulis macam ni okey. So boleh apa dia faham. Okey, apa Solihin cakap apa, boleh ulang balik yang PC tu kena makan sebab apa. Ini PC kena makan sebab apa? Okey, kena makan ni, kena makan sebab apa? Maksudnya makan aloe vera ni kan Kak Bati tunjuk dah, Kak Bati tunjuk demo. Makan 4 bulan. Okey. Makan 4 bulan ni sebab darah kita tu Solihin, darah kita ni dia bertukar setiap 4 bulan sekali. 120 hari, 120 hari. 120 hari bermaksud 4 bulan. 1 bulan kan 30 hari. So 120 hari. 120 hari badan kita akan bertukar darah kita akan bertukar setiap 120 hari. Badan kita ni dia ada hayat dia. Sekejap okey, ni Kak Bati spotlight kan. Kak Bati punya pula okey. Okey, so badan kita ni dia proses dia badan kita sebenarnya setiap sel tu dia ada hayat tersendiri. Okey, kalau antibody kita hayat dia lah 4 jam sekali. Sebab tu lah kalau vitamin C ni eloknya makan 4 jam sekali kalau kita demam ke batuk semua. Menunjukkan bahawa antibody kita masih lemah, tengah lemah, so kita nak tingkatkan imun, kita makan 4 jam sekali macam tu. So kalau darah, kalau perut, sel perut, sel usus besar, sel kecil, sel sepanjang kita punya saluran pencernaan kita, hayat dia hidup 5 hari sekali. 5 hari sekali. Kalau darah 120 hari sekali dia akan tukar. Maksudnya setiap 5 hari sekali, macam sel perut setiap 5 hari sekali dia tukar. Kalau antibody kita pula setiap 4 jam sekali antibody kita akan mati dan kena buat antibody baru. Gitu. Dia punya timeline dia. Kan timeline dia. Kita pun ada timeline kita juga kan. Kalau hadis Nabi cakap umur umat aku ni 63 tahun kan, dia punya timeline dia, tapi ada juga orang yang mati lebih awal kan, tapi ada juga orang yang mati lagi lewat lagi 100, 90, 80, itu bonus lah. Tapi maksudnya timeline tu ada. Okay, so kalau timeline untuk darah ni adalah 120 hari, iaitu dia akan bertukar setiap 120 hari, barulah darah yang baru tu bersih. Darah yang ditukar selepas 120 hari tu adalah darah yang sihat, darah yang bersih. So dalam tempoh 120 hari itulah kita kena bersihkan pakai aloe vera, lepas tu pakai minyak ikan, madu, vitamin C sebagainya. Supaya nanti selepas 120 hari itu darah yang baru akan terhasil, darah yang lebih sihat, lebih bersih, darah yang cekap untuk pegang oksigen dan juga pegang nutrisi, boleh bawa sampai ke dalam sel. Gitu ya. So dan kita kena bagi analogi juga, analogi yang setara
yang biasa orang alami, itu yang Kak baca cakap okey, kalau apa tu kita bagi analogi macam acik pun kan, acik kalau pergi jumpa doktor kan, doktor akan bagi ubat pada acik, betul tak? Dan doktor akan suruh acik makan ubat ni selama 3 ke 4 bulan, dan doktor akan tulis dekat dalam dia apa, tulis dalam buku appointment kan pada acik, appointment 4 bulan selepas tu, selepas tarikh yang acik jumpa, betul tak? Betul betul betul. Memang biasalah 3 bulan nanti kena jumpa balik kan, kena check balik, ambil darah, check balik, gitu. Dia pun boleh nampak relate. Betul lah, betul. So maksudnya sama juga, apa sebab tu sebab bila kita cerita macam tu, itu membuatkan kita meyakinkan dia kenapa dia kena makan lagi. Maksudnya tak cukup dengan sebotol, 2 botol, tak cukup makan sebulan, kena makan at least 4 bulan baru betul-betul nampak. Gitu. So kalau dengan ubat tu pun Acik boleh faham, boleh tahu, boleh komit kan, dengan apa yang doktor cakap, kena makan 3-4 bulan baru boleh nampak balik, cek darah semua tu. Sama juga dengan vitamin, mineral semua daripada supplement pun sama juga. Dia akan nampak kesannya selepas 3 ke 4 bulan Acik makan. So tapi saya sekarang ni saya bagi tahu yang promo VIP ni supaya Acik makan murah. Kalau tak, saya sebenarnya lagilah. Kalau saya betul-betul nak kaya Acik, kan, Kak Batin pernah cakap tak macam tu. Kalau saya betul-betul nak kaya, saya tak bagi harga harga VIP ni ya Kak. Saya tak cerita harga VIP. Saya lebih baik saya cerita harga runcit je. Saya jual harga runcit biar saya seorang kaya. Tapi sekarang saya tak nak saya yang kaya. Saya nak akak pun dapat jimat. Saya tak nak akak susah-susah. Kita win-win situation. Maksudnya akak pun dapat jimat banyak, akak boleh makan. Yang penting tu akak. Yang penting tu akak. Macam tu. Yang penting akak yang kena lebih sihat. Acik yang kena lebih sihat. Acik kena ikhtiar sihat sampai Acik sembuh. Nanti bila Acik dah sembuh kan, nanti saya boleh ajar Acik macam mana Acik nak, mungkin Acik nak tolong kawan-kawan Acik kan, sambil-sambil tu Acik boleh tambah-tambah extra income kan. Gitu. Okey, okey. Boleh Suhailam. Alright. Macam mana akak yakinkan orang yang nakkan ada perubahan secara cepat? Nakkan perubahan secara cepat macam mana akak nak, akak yakinkan orang yang nakkan perubahan secara cepat? Kena makan banyak lah. Kena makan banyak. Bila makan banyak, contohnya aloe vera ni. Okay, akak kadang-kadang orang ni dia kata, okay, saya lepas ni saya nak jumpa doktor. Macam kemarin Kak Baiti ada customer, dia kata okay, bulan 6 nanti dia nak kena jumpa doktor, anak dia ada cyst. Sis nak kena operate, nak kena operate. Okay, so tapi dia tak naklah operate kan, kalau boleh tak nak anak dia operate. So dia ada masa 2 bulan, dia kata operate tu bulan 6. So dia ada masa 2 bulan. So bila masa 2 bulan akak kena makan banyak lah. 1 botol aloe vera ni kena lebih kurang 5 hari. 1 bulan kena ada 6 botol macam tu. So 2 bulan 12 botol, 1 karton. So tu yang dia jadi ahli, dia jadi VIP. Dia tak jadi VIP yang biasa 1,600 ni. Dia jadi VIP produk aloe vera banyak. Kebetulan kita ada aloe smile tu kan. Dia beli. Dia beli aloe smile tu. Dapat empat aloe buat gigi. 4 aloe buat gigi. Sampai dia beli 3 set lah. 3 set. 3 set ada 12 kan. Gitu. So maksudnya kat sini, kalau kita tengok okay, apa perubahan cepat, kita nak tengok mungkin dia ada appointment doktor lepas ni, so kita boleh arrangekan dalam tempoh 2 minggu, sebulan daripada tu, macam mana perubahan. So kita kena tingkatkan dos lah. Kadang orang baru makan 1 ABG dah cakap tak ada apa-apa. Okey, cakap pada dia. Okey, cakap pada sebab macam orang tu kan, kenapa dia tak ada apa-apa, sebab dia makan sikit. Acik punya masalah ni dah lama kan, mungkin boleh jadi dalam aloe vera tu dah berkerak dah, dalam usus dia tu dah berkerak, dah berkeladak dah. Ibaratnya macam periuk nasi tu yang dah keras dia punya kerak tu kan. Kalau periuk nasi yang kita baru makan tu okeylah, tapi kalau periuk nasi dan dibiarkan tak basuh-basuh kan, selama seminggu, macam mana dia punya kerasnya nasi yang sejuk tu, nasi dah berkerak tu, memang dagil. Sama juga longkang kita Encik, longkang kita yang kalau setahun 2 punya tersumbat okey, tapi kalau dah bertahun-tahun memang dia dah berkeladak dah, berkerak. Contoh macam kita punya sinki rumah kita lah kan, kalau tersumbat bila kita gocok-gocok kita apa namanya, kita
jolok-jolok tu kan, pakai getah tu kan, kita kena nampak ketul-ketul tu kan. So sama juga dalam kita punya usus kita. So boleh jadi dia dah berkerak dah. Dia dah banyak tersumbat kan. Dan boleh juga guna gambar raja ni Solihin. Sekejap Kak Wati tunjukkan. Gambar raja ni Solihin. Kak Wati kalau usus, kalau orang tu kata dia tak ada, dia makan tak ada rasa apa-apa. Okey, Kak Wati akan tunjukkan usus ni. Gambar raja ni. Gambar raja ni. Kau nampak tak? Itu tak nampak. Tak nampak lah kan? Sekejap. Mana Kak Wati tunjuk kan? Oh, ni Kak Wati pakai ni lah. Sekejap Kak Wati pakai. Ni Kak Wati tunjukkan. Gambar raja ni. Oh, sekejap. Kak Wati kena remove spotlight ni. Sekejap. Spotlight. Spotlight. Ini dia. Gambar raja ni. Gambar raja ni Solihin. Inilah Kak Wati akan pakai juga untuk meyakinkan orang pasal satu aloe vera je tak cukup. Tak ada apa-apa. Dia kerja dia macam ni Encik. Okey, so ini kita punya usus kita. Usus kita ikutkan Allah jadi usus kita macam ni. Dia saling berhubung. Benda ni sebenarnya ada dalam Telegram. Telegram ke apa? Nanti Kak Wati share lah dalam grup kita Okey. So usul kita saling berhubung. Ikutkan Allah bagi kita usul asal-asal kita macam ni. Tapi oleh kerana kita dah makan ni gluten ni daripada tepung-tepung, kuih-muih, mi lah, apa kotiau kan, bihun, roti canai kan. So apa jadi? Ni toksin daripada gula, garam, pengawet perasa, pewarna. Ni pula kuman. Okey, so bila kita dah makan semua-semua ni membuatkan usus kita jadi macam ni. Jadi renggang. Dia tak kepit-kepit, dia tak kepit macam ni. Ni kepit, saling kepit, ini renggang. So bila renggang, semua toksin tu akan masuk dalam ni, dalam kita punya usus, akan masuk dalam kita punya bloodstream dan kita punya saudara. Bila berlaku dalam saudara ini, dia akan jadi penyakit. Ini penyakit yang tak serap, tak nutrient malabsorption, maksudnya tidak ada penyerapan nutrisi. So ini biasanya berlaku bila orang tu ada anemia, jadi macam tak diselera makan, sebu perut kat sini. Ini apa masalah autoimmune, penyakit autoimmune. Contohnya macam SLE, psoriasis, rheumatoid arthritis, ini penyakit autoimmune. Okey. Lepas tu ini penyakit food intolerance. Ni dia makan apa-apa allergic. Dia makan ayam allergic, makan tu allergic, makan apa-apa allergic. Semua gatal je keluar. Makan apa-apa gatal. Lepas tu ni pula blood-brain barrier breach ni pula, ni penyakit otak. Penyakit contohnya anxiety, jadi cepat risau, jadi panic attack, jadi tersusah tidur. Ni kat sini. Okey, ni pula systematic inflammation ni pula, inilah penyakit keradangan. Contohnya jadi apa bisul, jadi apa gatal-gatal, eczema, lepas tu darah tinggi, kencing manis, puasa tinggi, lepas tu apa bengkak gout, semua kat sini. So nak baki ni Encik, kan nak baki ni dia bukan makan masa yang singkat, sebab ni nak baki usus tu. Nak baki usus tu. So semua toksin-toksin ni kena keluarkan. Lepas tu dan nak kena perbarui pula usus Encik tu. Usus kita ni panjangnya 6 kali ketinggian kita tau. Beritahu juga usus kita panjangnya 6 kali ketinggian kita. Sebab tu kita kena ada ni buku GP tu. Mana buku GP? Buku GP pun ada juga penerangan tentang usus juga. Penerangan tentang usus. Kena ada buku GP ni. Sebab tu buku GP sangat penting. Sebab dalam ni pun Sifu ada letakkan. Okey, kita punya usus kita. Nampak ni. Usus kita panjangnya. Nampak hitam ni. Hitam. So, panjangnya 6 kali ketinggian kita usus kita ni. So, that's why bila kita makan sebotol tak nampak apa-apa. Sebab apa? Berkeladak hitam ni. So, that's why kita kena makan lagi. Bagi betul-betul lembut, biar aloe vera ni dia basuh, dia lembutkan najis kita, dan boleh keladak banyak sangat. So aloe vera saja tak cukup Encik, kena makan ni omega sekali kena makan omega. Sebab apa tahu? Sebab ni nampak tak Encik, kita bila Encik makan, Encik sendiri makan sepinggan nasi kan, sepinggan nasi. Encik bila makan nasi ada tak? Makan nasi saja. Tak ada kan, kita mesti nak makan lauknya kan, lauk, nasi kan, nasi, lauk, batu buah sayur, betul tak?
Sama juga suplemen. Suplemen tak boleh makan satu saja. Kalau kita nak suruh dia sendiri buat kerja untuk satu badan kita yang macam-macam penyakit ni tak boleh, tak cukup. So kita kena ambil juga untuk detoxnya aloe vera. Lepas tu untuk blood circulationnya omega. Lepas tu kat sini pula nak lembutkan najis tadi kan. Kalau rasa tak ada apa-apa kesan kan, boleh ambil sama ada madu ke, bipolen ke kan. Lepas tu ni untuk nutrisi, untuk tingkatkan untuk tingkatkan, tambahkan lagi nutrisi dalam badan kita. Lepas tu untuk tingkatkan sistem imun dah kena ambil vitamin C. So bila ada empat elemen yang kita ambil sekali harum, barulah komplit makanan kita tu. Samalah macam makanan kita yang harian tu. Bila kita ada makan nasi, ada proteinnya, sama ada ikan ke, ayam ke, daging ke, kena ada sayur, buah, barulah kita punya makanan kita tu sihat. Kalau Encik pun mana ada hari ni makan nasi je, lepas tu esok makan ayam je, ada tak? Tak ada kan? Makan bersama kan? Sama juga, suplemen pun kena makan bersama. So kena pakai buku Smile ni ya. Sebab buku Smile ni semua maklumat ada. Inilah alatan perang kita. Semua soalan kita dijawab kat dalam buku Smile. Buku Smile ni tempat kita menjawab soalan. Ya. Apa saja customer pertanyaan sebenarnya ada dalam ni. Rahsia dalam buku Smile ni. Dah ada macam-macam dia punya jawapan dalam ni. Cuma tinggal kita tak pandai guna. Ada juga orang dah ada dah senjata tapi tak pandai guna. Contohnya kapak, parang kan, keris. Keris dia guna menggunakan kaedah macam apa tu pistol. Tak boleh. Kena pandai guna. Pistol ke ada cara dia, keris ada cara dia kan. Parang ada cara dia kan. So okay, menjawab soalan Liza pula. Apa Kak kalau payau salah satunya gaut kan, macam mana gout boleh terjadi? Okay, gout boleh terjadi macam mana ya? Okey, macam ni. Ni Kak Wati terangkan. Okey. Ni ya. Ni dia. Struktur buah pinggang kita. Okey. So gout macam mana terjadi? Okey, dia macam ni. Okey, kita punya darah kita kan, darah kita akan membawa segala toksin termasuklah uric acid. Uric acid ni sebenarnya adalah bahan datang daripada protein. Protein dan daripada protein tu ada purin ataupun purina. So benda itu biasanya akan masuk dalam darah kan? Lepas tu akan pergi ke buah pinggang untuk ditapiskan dan uric acid tu dia akan keluar ikut kencing kita ni. So bila uric acid dia tak berjaya keluar kencing ni, okey, tu yang dia akan berkumpul dalam darah balik. Contoh macam ni kan, darah masuk, dia hantar darah yang bertoksin, dia tapis-tapis keluar ikut kencing. So darah yang bersih dia akan patah balik kat sini. Dia akan patah balik ke organ dalaman kita lah, ke sendi, ke kaki, tangan semua. Okey. So kenapa uric acid tu tak boleh nak ditapiskan sempurna? Bukan salah darah, bukan salah saudara semua ni, tapi salah pada buah pinggang lah. Buah pinggang kat sini dalam ni ada penapis dia. Penapis ni dah bocor. Dah bocor, macam mana nak bocor? Nak tahu macam mana bocor? Okey, bayangkan. Okey, bayangkan Encik nak buat air TO. Okey, Encik buat apa air TO tu? Mesti perlukan jak, lepas tu perlukan air dan perlukan serbuk teh kan. Lepas tu Encik pun bancur-bancur-bancur, Encik bancur dengan serbuk teh tu. Lepas tu Encik nak tapis. Nak tapis serbuk teh tu kan. Takkan kita nak minum sekali dengan serbuk-serbuk sekali. Kita pun tapis kan. Sekali tapis-tapis tengok teh Encik tu masih keruh lagi. Masih ada keladak-keladak serbuk teh lagi. Masa tu baru Encik baru check. Lah, rupanya penapisnya bocor. Rupanya ada lubang. Patutlah penapisnya tu tapisnya tak bersih. Masih ada sebut-sebut tehnya masuk dalam air dia tu kan. Itulah kejadiannya umpamanya Encik punya buah pinggang. Maksudnya kat sini darah tu dia tak tapis bersih. Masih ada lagi uric acid. Lepas tu uric acid ni pula bila dia dah masuk dalam darah, dia akan hantar ke organ-organ dalaman kita, termasuklah ke kaki semua tu. So bila ke kaki, kat sendi, oleh kerana toksin ni, uric acid jenis toksin ya, toksin dia berat, sifat dia berat. So bila sampai ke kaki, dia nak patah balik, dia dah berat. So dia akan sangkut kat sendi kita. Bila sampai kat sendi kita, dia dah sejuk. Ya, dia dah melekat, dia dah tersangkut, dia akan terhablu. Terhablu berbentuk dengan izin Allah, Allah jadikan hablu uric acid ni berbentuk pin. Pin baju tu. Pin baju perempuan tu kan pin mak-mak kan, kita pakai pin macam mana dia tajam kan. Sebelum tajam tu dia akan cocok kita punya daging, kita punya saraf. Masa tu lah kita akan
terasa sengang-sengang, sakit-sakit bila kita makan daging semua tu. Dan masa itulah kita baru tahu, oh rupanya kita ada uric acid, kita ada gout ya. Tapi maksudnya masalah dia bukan pada kaki, tapi masalah gout tu adalah datang daripada buah pinggang. Dan istilah sebenarnya gout tu adalah buah pinggang bocor. Cuma bila sebut gout tu dia nampak macam sopan sikit kan. Nampak macam apa? Nampak macam baik sikit lah. Kan? Gout kan macam tak nampak bahaya. Tapi bila kita translate kan, gout is buah pinggang bocor, orang jadi macam, bocor, ay takutnya. Kan? Gitulah umpamanya ya. Gout tu istilahnya asalnya lah buah pinggang bocor peringkat permulaan, peringkat awalan. Tapi kalau kita tak bendung, nanti lama-lama bocor, lagi teruk. Nanti bila bocor, bawah pada 15% bocor, nanti kena dialisis buah pinggang. Gitu. Okay? Dapat jelas tak, Liza? Okay. Jelas tak? Okay. Ada lagi siapa-siapa nak tanya? Tanya je apa soalan Kak Waiti, insyaAllah Kak Waiti boleh jawabkan ya. Dan korang boleh boleh je cerita. Cerita, alah kita cerita macam dengan kawan-kawan, dengan adik-adik, tak payah nak apa nama dia, tak payah nak berformal sangat. Kak Waiti pun kalau cerita dengan customer Kak Waiti, tak payah nak berformal sangat. Even Kak Waiti ada juga customer di kalangan doktor pun, Kak Waiti cerita macam ni lah. Kan doktor pun doktor ada Kak Wati pernah dapat doktor yang dia macam baru fresh graduate lah kata, ya Allah Kak Wati lebih faham lagi pasal penyakit daripada saya pun macam tak tahu tak boleh relate. Kak Wati suka relate kan penyakit tu dengan bahan-bahan dapur macam Kak Wati cakap tadi kan. Macam ibaratnya kita bersihkan rumah, bersihkan sinki, kita bancuh air teh, bancuh teh, gitulah membuatkan dia lagi, dia kata lah baru saya faham gitu. Sebab doktor-doktor pun dia hanya ubat je, dan dia telah diarahkan, dia tahu okey makan ni penyakit ni makan apa, itu je. Tapi tak tahu kronologi. Melainkan kalau doktor yang dah pakar itulah. Okey, so dan bila kan nak relatekan sekali, okay, Alang dah bertanya ni kan, kenapa yang kata bila minum aloe vera, aloe vera nectar kan, aloe vera nectar kan bagus untuk buah pinggang, betul tak? Dan aloe vera nectar ni juga dia bagus untuk hormon. Dia hormon. Okey, so okey, kenapa yang kata aloe vera nectar pun bagus untuk cuci buah pinggang dan bagus untuk hormon? Sebab kat sini relate-nya ialah okey, bila buah pinggang ni dia dah banyak toksin, dia panas tau. Dia panas, dia akan membuatkan ini. Ini dalam gambar raja tak nampak, tapi sebenarnya ini adalah nama dia kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ni tugas untuk menjaga keseimbangan hormon kita. So bila buah pinggang ni dia banyak dia maksudnya kita kurang minum air, kita kurang minum kita kurang makan buah-buahan yang berair, kurang makan sayur juga kan, banyak makan fast food, daging, kan banyaklah kerja dia kan. Lepas tu ubat-ubatan lagi kan. So buah pinggang akan jadi panas. Dia panas, dia akan mempengaruhi kelenjar adrenal ni. Kelenjar adrenal tugas untuk keseimbangan hormon. Tu yang jadi hormon kita jadi kacau bilau lah. Masalah hormon pula. Antaranya contohnya susah nak tidur, period teratur, gangguan hormon Lepas tu thyroid tu, jantung berdebar-debar. Lepas tu kita tangan berpeluh. Siapa yang tangannya suka berpeluh? Ada orang kan? Kak Bati kalau customer Kak Bati kat semua bekam tu, Kak Bati salam. Dia orang datang salam. Salam saja Kak Bati dah rasa dah tangan peluh tu. Kak Bati cakap, ini ada masalah hormon Oh lah Kak, macam mana tahu? Saya memang datang ni sebab saya ada masalah hormon dah. Gitu. Salam tangan je baru tahu. Masya Allah. Tahu, Masya Allah. So, berpeluh juga tangan Solihin. Patutlah kurus sangat. Dia kadang kita makan tak naik badan pun salah satulah. Jadi kalau minat Parkinson saraf, Parkinson saraf, saraf dia tu dekat saraf kat otak lah, dia kurang dopamin, kurang zat pada saraf otak dia, sebab saraf ni kawalan ni lah kat otak. So dia kurang zat pada otak, biasanya daripada orang-orang yang orang tua ataupun orang yang dia buat kerja yang rutin. Contohnya menjahit kan, menjahit dia tekan dia buat benda yang sama je, ataupun dia menjahit elektrik, bila menjahit elektrik dia macam bergetar pada anggota badan kan. So itu pun akan membuatkan mudahlah Parkinson semua tu, ataupun orang yang masalah saraf lah masalah saraf tu. Okey, so boleh minum nektar, boleh je minum nektar, tak ada masalah. Okey, so
Okey, hormon tadi tu itulah kaitannya ya, kaitannya kenapa kita relatekan minum aloe vera nectar dengan buah pinggan dan juga hormon tu. Okey. Ada apa lagi nak tanya? Hmm. So, so itu dia ya. Maksudnya penting kena ada demo walaupun anda bercakap secara online je kan. Macam Zahidah kan sepenuhnya online tapi tetap kena ada demo dan tetap kena ada tunjukkan macam ini supaya orang tu nampak kegigihan kita. Kadang-kadang dengan usaha kita, gigih kita itulah membuatkan orang akan jadi macam saya nak lah dengan dia. Saya dah tahu dah produk ni bagus daripada orang lain, daripada mak saya, daripada apa. Tapi nampak kita gigih membuatkan orang tu jadi macam nak bersama kita. Okey. Assalamualaikum Kak, Kak. Ha. Saya nak tanya, kalau apa ni customer yang mengidap penyakit fibroid, tahap 4 rasanya, ke tak 3? Fibroid, okey. Luar Lisa. dan dalam, luar rahim kan tak? Kalau fibroid ni. Dia nak operate dah bulan 5 ni. Nak bagi minum apa Bagi terus minum yang kuning yang aloe vera. ABG kuning. Fibroid. Hmm. Fibroid. Fibroid. Fibroid dalam rahim dia ke Liza? Biasanya fibroid memang ada. Luar dah dalam rahim. Oh, okey. Boleh je minum aloe vera campur sekali nektar sekali harum. Sebab apa tahu? Okey, ni Kak bagi tunjukkan juga ya. Kak bagi tunjukkan ini usus kita. Ni usus kita pula. Okey, perempuan kan dia kena jaga kesihatan kesihatan usus dia sebab rahim perempuan ni dekat sini. Dekat bawah, dekat bawah dan belakang. Dekat bawah kat belakang macam ni. Contohnya macam ni lah kan. Rahim perempuan kat bawah kat belakang macam ni. Usus dia. So biasanya masalah-masalah kesihatan yang berkaitan dengan wanita ni bermula dekat sini, sekum. Kat sini ada banyak diverticular, maksudnya banyak toksin. So toksin tu dia keluar kat sekum kan, dia akan banyak toksin tu akan pergi ke belakang rahim ni, belakang bawah itu dekat kawasan rahim, belakang bawah usus dekat kawasan rahim, sekum. Kalau dekat sini penyakit lain, kalau kat sini banyaknya kat kawasan kepala. Banyak kawasan kepala kawasan kepala. Sini banyak kawasan dada. Maksudnya asmatik, maksudnya berlaku diverticular. Sekejap ya, tak nampak kan? Tak nampak sangat. Ke diverticular. Diverticular ni macam ni. Ni. Kantung-kantung ni. So, kalau fibroid tu boleh makan aloe vera untuk cuci usus dia juga. Dan pada sama boleh makan nektar juga. Nektar, lepas tu omega, lepas tu bee propolis. Bee propolis ya. Lepas tu vitamin C. Itulah antioksidan. Antioksidan ni sebabnya dia nak memerangi free radical sebab cis ni dia sejenis ketumbuhan ya, sejenis ketumbuhan. So maksudnya dia situ ada free radical lah, radikal bebas yang membuatkan sel tu jadi abnormal. Jadinya kita kena makan banyak antioksidan. Antioksidan ada dalam aloe vera, ada dalam nektar dan ada dalam vitamin C. Kena banyaklah vitamin C tu. Dan bee propolis pula tugasnya untuk tingkatkan imun. Dia boleh mengecutkan benda yang radang, benda yang membengkak ni. Dan omega ni untuk lancarkan aliran darah lah. Sebab semua hormon, semua perjalanan zat-zat nutrisi kita, zat-zat bahan-bahan makanan nutrisi kita, nutrien ni kan, dia bergerak dalam darah. So darah kena smooth, kena jalan dengan baik. Okey. So ya, ni dia ni usus kita. Usus kita ni dia pun pemula penyakit tau. Kalau kita nak cerita pasal usus ni lagilah panjang lebar nak cerita dia kan. Tapi tak apa, nanti kan datang boleh belajar. Okey, so apa lagi? Dah pukul 11 dah. Ada lagi? Okey, hopefully anda semua grab promo yang Alusmile tu. Siapa grab promo Alusmile tu? Siapa grab dan siapa dah jual? Korang dah jual berapa? Termasuk korang beli sendirilah untuk kegunaan diri korang ke ataupun untuk stok korang. Boleh tulis kat orang check. Siapa yang dah jual berapa banyak? Boleh tak korang check? Cepat. Dah tipu. Cepat. Ada tak? Tak ada langsung. Tak langsung. Tak ada yang grab. Alusmile. Alusmile tu yang empat aloe vera gel dapat percuma 2 ubat gigi. Tak ada. Tak ada yang grab ke? InsyaAllah. Kak Baiti, insyaAllah. Ada beli, dah beli. Okey. Diza berapa? Diza berapa set?
dah beli dan juga ada jual tak dengan customer. Kena rebut peluang tahu, jual pada customer sebab promo ni memang ya Allah tadi kan Kak sebenarnya siang tadi pukul 3 petang kita ada meeting bersama Sifu tahu. Sifu cerita masya-Allah. Um, Promo Alus Smile ni lah promo yang satu-satunya Sifu pernah nampak selama 28 tahun Sifu bisnes dan Forever Living tak pernah nampak promo ni. Selalu Forever dia bagi satu hadiah saja. Tapi ini tidak dapat tiga hadiah. Dua apa ubat gigi dan satu apa nama dia aloe lips. Dapat. Okey. So maksudnya ini Sifu pun macam terkejut tau. Sebab sekarang ni memang Forever dia dah apa dia ada CSM baru, orang baru kan. Dulu orang lama tu agak kedekut sikit lah dengan promo-promo. Jarang kalau siapa macam tahu yang lama-lama sebelum-sebelum ni kan, siapa yang lama dekat sini mungkin Ajar Sharifah jarang lah nampak promo kan, tapi mulai bulan 4 ni kita sudah ada CSM yang baru, yang mana CSM tu menjadi penghubung antara kita direct dengan US. So kita dah banyak bagi aduan-aduan yang kita kata kita nak minta apa nama dia support daripada HQ dapat promo semua kan. Sebelum ni tidak didengari sangat. Tapi alhamdulillah CSM yang baru ni sangat-sangat mendengar permintaan kita tu yang dia bagi promo kau-kau. Tapi dengan syarat kita kena grab dan kita kena appreciate, dan even yang 10 CC supervisor pun atas permintaan kita dan dia pun setuju. Dia pun support. Dia pun mengiyakan dan maksudnya dia pun menyampaikan kepada Arizona punya HQ, dia kata dia pun support sendiri. Dan tapi kita kena tunjukkan apa tu bersyukuran kita dengan promo dan juga privilege ni. Kalau tidak nanti kan, kalau dia kata dalam tempoh 6 bulan, dia nak tengok evaluate, kalau dalam tempoh 6 bulan, tak berlaku apa-apa perubahan, maksudnya sale tetap sama kan. Forever Living, sale maksudnya sama je macam yang dulu kan. Nanti dia akan kembali balik. Supervisor tu dalam tempoh 6 bulan, tak adalah. Hari dia akan jadi kembali 25 sisi. Tak adalah 10 sisi lagi supervisor. So maksudnya korang kat sini kena grab peluang ini cepat-cepat dalam tempoh 6 bulan ni, kena jadi supervisor, grab promo yang 10 sisi supervisor tu. Kalau tidak lepas ini nanti tak ada lagi promo yang supervisor 10 sisi tu. Biarlah dia kembali kepada 25 sisi. Gitu ya. So Forever sendiri dia bagi masa untuk kita, dan Forever sebenarnya dia bagi masa pada tim kita sebab tim kita tim besar ya. Bukan tim Forever, bukan tim Akademi Zahlang. Maksud tim BOI. Tim BOI ni memang tim yang besar. Kita lah sebahagian dalam tim BOI yang hadir kat seminar Kistat tu kan. Itulah tim paling besar sekali dekat dalam Malaysia ni. So Forever bila tadi dia nampak kan, dia nampak kita datang ramai kan, dia pun terkejut boleh menganjurkan seramai macam ni kan, sebab diorang kalau diorang sendiri pun buat tak seramai macam ni kan, tapi ini baru satu tim saja dah ramai macam ni. So that's why dia support, dia bagi hadiah promo kan. Sebab kerana berjayanya kita mengumpulkan ramai orang, ratusan orang, itulah membuatkan Forever terus bagi promo 4 botol aloe vera gel dengan percuma 2 omega dengan ikutkan pada asalnya promo tu hanya untuk orang yang hadir saja tahu. Promo tu hanya untuk orang yang hadir saja pada program Kickstart tu. Hadiah daripada Forever Living sebab kita berjaya mengumpulkan ramai. Tapi Sifu minta kalau boleh dilanjutkan kan permintaan banyak lagi dan diberi kepada orang yang tidak hadir. Masya-Allah. So kita kena grab. Korang tak tahu rupanya kita ada Sifu yang sangat sangat memperjuangkan kita tahu. Dia cakap please minta lanjutkan dan minta dibuka kepada orang yang tidak hadir untuk dapat grab promo ni. So alhamdulillah Kak Bati setakat ni dah ada 30 set dah terjual. Masya-Allah. So Kak Bati dan semua ni ialah orang-orang yang user Kak Bati yang dia tak buat bisnes. Dia nak makan saja kan. So okay kita sebis kan. Kita kena memang PM seorang-seorang. Memang dalam grup diorang baca kan. Tapi bila kita sendiri close, kita sendiri yang apa nama dia approach diorang. Kata, betul lah, akak memang dah. Lepas tu nanti baru dia tanya, oh macam mana Baiti? Akak tak faham sangat.
boleh jelaskan sekali lagi. Lepas tu kita bagi voice note kan. Oh, Eka dapat banyak Oh, lepas tu kita pun cerita. Inilah promo yang tak pernah dibuat Kak. Akak pun dah lama kan dengan Forever kan. Mana ada dapat promo banyak-banyak macam ni. Biasanya satu aloe lips, satu ubat gigi. Tapi kalau ubat gigi pun biasanya dia suruh beli apa tau. Beli 5 botol. Biasanya 5 botol ke atas lah. Ataupun 8 botol. 8 botol aloe vera dapat ubat gigi. Mana ada 4 botol aloe vera? Tak ada. Dulu mahal-mahal. Dulu 5 botol, 5 botol ke atas. 5 ke 8 botol ke 10 botol. Satu karton baru dapat apa tu ni hadiah. Sekarang 4 botol kat Batu kita kejut 4 botol dah dapat hadiah 2 pula tu. Tahu tak hadiahnya bukan 2 3 pula tu kan. So orang-orang baru memang nampak macam oh okey macam tu. Tapi kita yang lama ni kat Batu yang lama ni yang dulu kita punya susah sangat kan. Kita nampak ya Allah sebab tu kat Batu boleh dalam beberapa hari ni boleh dah dapat 30 set tau. 30 set. Satu set 0.4 0.4 36 cc. So bayangkan 30 set. 30 set darab dengan 0.436 cc. 13 cc dah. Maksudnya Kak Baiti sini dah jadi supervisor. Kalau Kak Baiti PC dah jadi supervisor Kak Baiti. So korang siapa korang kat PC kat sini? Okey, Kak Baiti tengok 10 cc bahagi dengan 0.436. Sekejap 10 cc bahagi dengan 0.436. Korang perlukan 23 set. 23 set jual. 23 orang. 23 orang. Untuk dapat jadi 10 cc, jadi supervisor dengan set alo smile tu. Kalau tak dapat sign up VIP is okay. Bukan syarat nak jadi supervisor tu kena VIP juga. Tak apa. Kalau PC pun tak apa. Tapi PC membelilah. Beli set yang alo smile tu. Lepas tu hadiah bukannya kita keluarkan duit hadiah. Kan Forever yang keluarkan duit hadiah tu. So kita tinggal nak promote, kita tinggal nak sebarluaskan, nak tunjukkan dan beritahu pada diorang, ini promo yang paling best sekali, tak pernah dibuat promo Forever tau. Promo sampai dapat tiga barang hadiah lagi. Tiga hadiah lagi kan. So that's why Kak Wati pun satu seorang-seorang Kak Wati belas tu Kak Wati kan cakap benda sama. Akak grab Kak, promo ni memang tak ada kat mana-mana. Maksudnya tak pernah dibuat. Akak pun tahu kan. But voice note tu memang berkesan lah. Liza dah terai dah. Ya, Memang berkesan. betul Liza. Dia kata, ya Allah, aku nak buat lah macam gini. Tak boleh jadi ni memang betul. Memang betul lah. Alhamdulillah, memang okey. Betul kan? Betul, kena bagi. Memang blast je apa info yang Kak Wati bagi kan. Kak Wati bagi copywriting, bagi gambar, bagi harga semua kan. Okey, tapi kita kena ada suara juga hantar suara juga beritahu promo ni memang tak pernah dibuat oleh Forever kan. Di mana-mana company pun mana ada boleh bagi. Kalau korang kira kan berapa promo. Kalau aloe vera tu minyak ikan sekarang minyak ikan pula apa ubat gigi 41 ringgit sekarang ni kan. So darab 2, so 82. Campur 20 ringgit. Aloe lips 102 ringgit. 102 ringgit. Mana ada orang beli 4 botol aloe vera je dapat barang 100 ringgit. Mana ada company bagi. Company Forever tak pernah bagi dan company lain pun mana ada bagi sebanyak macam ni. Tahu, tapi Forever boleh bagi. So that's why korang kena ambil. Kalau tidak nanti kan Forever dah tak anak dah. Sebab apa? Sama juga sekarang ni Shopee Lazada pun kita dah perangi tau. Kita dah itu yang kita meeting kan. Dia orang sekarang CXM yang baru nama dia Mr. Loy Mr. Loy ni sangat-sangat bagus. Dia dah memerangi Shopee dan Lazada. Dia kata dia akan perangi Shopee Lazada ni supaya semua orang akan beli yang kita saja. Gitu. So tapi dengan syarat kita kena tunjukkan yang kita boleh sebab sebenarnya kat Shopee Lazada tu dia ada seorang tau, ada orang ni dia ABO juga. So dia jual tapi dia tak nak recruit, dia cuma nak jual runcit saja. Tapi dia berjaya jual dengan banyaknya. Kan? Gitu. So apa nama dia kiranya andai kata kalau sale kita bila Shopee Lazada pun tak ada tapi kita sale kita sama, lebih baiklah dibiarkan. Biarlah kita apa tu macam biasa kan sebab kita dah tak ada nampak apa-apa perubahan. So kita kena ambil peluang ni buat betul-betul kan. Sementara Forever HQ tengah baik hati sangat dan tengah nak tolong kita sangat,
So kena grab ya. Nanti pun 6 bulan forever bagi. So korang kena grab. Dan bukan jangan sampai 6 bulan nak tunggu baru nak buat tau. Nanti Kak Batik akan cerita dalam grup ya. Sebab kita dah lalui buat kan. Yang mana pada bulan ini ada success scam. Success scam ni dia maksudnya korang kena jadi supervisor lah. Siapa yang VIP kena jadi supervisor antara bulan Januari sampai bulan 5. Ya, kena jadi supervisor supaya nanti korang boleh pergi ke success scam. Success scam sangat best. Kita punya apa camp kepimpinan kita tu. Okay, harga 400-500 tapi dapat free saja. Bila korang naik supervisor dan sign up 2 orang VIP dalam tempoh bulan 1 sampai bulan 5. Dan kekal 5 sisi lah bila jadi supervisor tu. Okay. So itu korang kena grab tu juga okay. Itu promo forever juga bagi pada kita. Banyaklah promo. Dan nanti Kak Betty akan blast lagi dalam kita punya group sekali dengan dia punya poster-poster dia. Malaysia Rally pun sama. Ada promo juga bila dapat apa kalau level 3 pun dia dah boleh dapat makan dinner. Dinner apa bersama company. Maksudnya kalau dulu orang yang level 4 saja tahu. Maksudnya manager kat atas lah biasanya yang dinner dengan company. Tapi ini level 3. Level 3 tu supervisor. Supervisor pun dah boleh apa nama dia boleh dinner dengan company. Dinner tu dekat hotel tau. Dan dinner forever bukan cikai-cikai tau. Bukan jenis macam makanan yang ni. Memang tip top lah. Pengalaman Kak YT sendiri, Masya Allah. Memang luar biasa. Best lah. Layanan forever tu memang best sangat. Dia bawa makan dekat hotel dan menu pun sedap. Dan memang kita diraikan lah. Dan forever kalau dulu manager. Tapi sekarang ni, itulah linear yang forever sekarang. Sampai tahap supervisor pun dah dapat dah tiket dinner tu kan. Tapi dengan syarat dia kena naik supervisor. Okay, so maksudnya berganda-ganda tau reward kita. Dah dapat pergi, dapat naik pangkat, dapat pergi success camp, dapat makan dinner lagi. Dinner macam ready tak siap Kak Wati bulan 8 nanti. Rasanya, rasalah. Nanti Kak Wati tengok semula sekali ya. Dia punya tarikh dia. Okay, so ada apa lagi? Apa lagi nak tanya? So kita ada masa lagi sampai hari Jumaat ni promo tu kena sebarluaskan promo tu, kontak setiap orang korang prospek untuk suggestkan promo tu ya. Andai kata kalau orang tak dapat jadi VIP, it's okay. Dapatlah beli satu set promo tu pun dah boleh dah. Dah okay dah. Ya. Okay, so okay, ada lagi? Ada soalan? Kalau tak ada soalan, okay, so Kak Wati apa dah sudahilah kita punya pertemuan pada hari ini. Yang baik datang pada Allah, yang buruk itu datang pada kelemahan Kak Wati sendiri. Kak Wati mohon maaf lah ya atas salah silap. Okay, sekejap ya Kak Wati. Siapa ada snap gambar kehadiran kita? Kak Wati tak sempat nak snap gambar tadi. Sekejap. Siapa ada snap gambar tak? Kat sini snap gambar. Okey, so Kak Wati doakan semoga semuanya dipermudahkan urusan. Lepas tu dipermudahkanlah untuk bantu orang sihat kan. Lepas tu dipermudahkan untuk kita sama jana income dan dapat banyak income bonus, dapat capai apa yang kita hajati. Okey. So Kak Wati doakan semoga apa yang kita dapat ni, ilmu kita dapat ni sebenarnya bukan untuk kita saja tapi untuk ubah hidup orang lain juga. Yang penting tu kita kena tolong orang lain. Bila kita niatkan kita dapat ilmu ni untuk tolong orang lain, insya-Allah Allah akan hantar orang-orang yang tepat tersebut dan Allah akan makbulkanlah hajat kita sebab kita nak buat amal soleh kan. Allah sentiasa akan tolong kepada siapa yang berniat untuk beramal soleh. Okey, so kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergambar dulu boleh? Gambar dulu. Sekejap Kak ni bergambar dulu kan. Okay, buka video. Siapa nak buka video? Okay, Mak Salihin. Tak pakai tudung. Oh, tak pakai tudung. Okay, tak apa, tak apa. Nak tidur kan Liza kan. Biasalah anak kecil kan. Sekejap Okay. Okay, lagi Liza dah belum pakai tudung. Alright, so okay. Alhamdulillah.
Terbaik semua. InsyaAllah jumpa lagi ya. Terima kasih Kak Baiti. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Bye. Kita end ya.